Dua wanita jutawan berusia 65 tahun pada masa yang sama berkahwin dengan seorang pemuda miskin dari pedalaman Kuala Lumpur. Pada awal musim monsun tahun itu, jalan-jalan lama di ibu kota bukan sahaja berbau bunga melor yang harum, malah menyimpan 1001 kisah yang sukar dipercayai. Di antara kisah-kisah aneh di kota metropolitan itu, ada satu cerita yang membuatkan seluruh Kuala Lumpur bercakap-cakap selama berbulan-bulan. Dua wanita jutawan berusia lebih 65 tahun pada masa yang sama mengadakan majlis perkahwinan dengan seorang pemuda Melayu berusia 23 tahun berasal dari pedalaman Kuala Lipis, Pahang. Orang ramai menggelarnya perkahwinan paling pelik di ibu kota. Tetapi sedikit yang mengetahui di sebalik itu adalah kisah kesunyian kerinduan akan kasih sayang dan garis tipis antara kebaikan dan ketamakan. Haziq bin Musa dilahirkan di sebuah kampung terpencil di lereng Bukit Berbatu, Kuala Lipis. Rumahnya terletak jauh di sisi gunung. Hanya ada ibunya yang uzur dan adik perempuannya yang berusia 18 tahun, Siti. Sejak kecil Haziq sudah terbiasa dengan dingin yang mencengkam tulang, terbiasa dengan nasi berlaukan pucuk ubi, terbiasa melihat ibunya menggigil menjahit di tengah angin dingin. Ayah meninggal dunia awal akibat kemalangan. Beban berat ditanggung oleh Haziq ketika dia baru berusia 14 tahun. Dia membesar tanpa banyak pelajaran. Haziq hanya tahu bekerja sehingga suatu hari dia memutuskan untuk turun ke Kuala Lumpur, tempat dia yakin hanya dengan kerajinan akan dapat mencari wang untuk mengubati ibunya. Kuala Lumpur menyambut Haziq dengan panas terik, dengan asap kenderaan dan bunyi hon yang riuh rendah. Dia menyewa bilik kecil yang usang di pinggir kota. Pagi dia bekerja sebagai pembantu binaan, petang mencuci kereta sewa, malam pula menelefon bertanya khabar ibu. Kehidupan miskin tetapi jujur. Tenang sehingga suatu petang yang menentukan. Hari itu hujan lebat. Haziq sedang menarik kereta untuk pelanggan apabila dia melihat seorang wanita berpakaian mewah berusia sekitar 60-an pengsan di tepi jalan. Orang ramai hanya memandang tetapi segan untuk mendekat. Hanya Haziq yang segera berlari menolong wanita itu bangun, memanggil teksi membawanya ke hospital berdekatan. Dia duduk menunggu sehingga malam tidak berganjak. Apabila wanita itu sedar, matanya bertembung dengan mata Haziq, pandangan yang asing tetapi hangat. Wanita itu ialah Puan Sri Aminah, pemilik sebuah syarikat hartanah besar di Kuala Lumpur. Balu tanpa anak, hidup seorang diri di banglo di Bukit Kenangan. Puan Sri Aminah bertanya, "Mengapa awak menolong saya? Di tengah kota ini orang hanya mementingkan diri sendiri." Haziq tersenyum lembut, "Di kampung saya kalau orang jatuh kena tolong. Kalau tak tolong hati rasa tak senang." Jawapan jujur itu membuatkan Puan Sri Aminah terdiam. Dalam dunia yang dia hidup, kata-kata ikhlas seperti itu sangat jarang ditemui. Sejak hari itu, Puan Sri Aminah menyuruh orang mencari alamat Haziq. Dia menawarkan Haziq bekerja sebagai pemandu peribadi agar tidak bersusah payah di jalanan dan mempunyai tempat tinggal yang selesa. Pada mulanya Haziq menolak kerana takut berhutang budi kepada orang asing, tetapi kerana ibunya sakit teruk wang ubat-ubatan semakin banyak, dia terpaksa menerima. Maka dari seorang tukang miskin di pedalaman, Haziq bin Musa melangkah masuk ke banglo megah salah seorang wanita paling berkuasa di Kuala Lumpur tanpa menyedari tempat itu akan menjadi permulaan bagi siri hari-hari yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Pada hari-hari pertama bekerja, Haziq kekok pendiam tetapi selalu menunduk hormat, memberi salam, selalu mengiyakan apabila diberi arahan. Kesopanan yang tulus itu membuatkan Puan Sri Aminah merasa ada sesuatu yang bergetar lembut di hatinya. Dia pernah memiliki segalanya, wang, nama, kuasa, tetapi kekurangan satu perkara, perasaan dihargai, dipandang dengan pandangan tanpa pamrih. Dan kini di tengah banglo yang luas terbentang gelak tawa pemuda dari pedalaman itu seolah-olah menghalau kekosongan kesunyian bertahun-tahun. Pembantu rumah mula berbisik-bisik. Mereka mengatakan majikan mereka kelihatan lebih muda, berpakaian lebih kemas dan lebih sering tersenyum sendirian. Tetapi siapa tahu dalam hati wanita berusia 65 tahun itu api kasih sayang telah menyala, perasaan yang dia sendiri takuti tetapi tidak dapat dihalang. Pada masa yang sama juga seorang lagi masuk ke dalam hidup mereka, Datin Sofia, adik kandung Puan Sri Aminah. Dan tidak lama kemudian Kuala Lumpur menyaksikan satu kejadian yang tidak sesiapa pun berani percaya. Dua wanita kandung sebaya sama kedudukan namun pada masa yang sama mencintai seorang pemuda miskin dari pedalaman bernama Haziq bin Musa. Sejak berpindah bekerja dengan Puan Sri Aminah, kehidupan Haziq bin Musa seperti melangkah ke dunia lain. Bilik kecil usang di kawasan sewa yang sesak diganti dengan bilik peribadi di banglo 2 tingkat yang luas. Setiap pagi dia memakai seragam kemas, memandu kereta mewah membawa Puan Sri Aminah bekerja, malam pula membersihkan kereta, mencuci bersih setiap kesan debu.
Pembantu rumah di banglo itu secara beransur-ansur menyukai Haziq. Semua orang memuji kejujuran dan kerajinannya, tidak mengeluh apapun kerja. Puan Sri Aminah pula menunjukkan perhatian istimewa, lembut dan hangat, berbeza sama sekali dengan sikap dingin dan menyendiri yang biasa ditunjukkannya. Pada mulanya Haziq merasa segan, dia tidak biasa dengan hidangan yang sudah siap dihidangkan, tidak biasa duduk makan bersama orang dewasa yang mewah. Setiap kali Puan Sri Aminah menyuruhnya makan, anggaplah makan dengan ibu, dia hanya mengangguk makan perlahan-lahan, tidak berani mengambil lauk yang enak. Tetapi semakin lama dia tinggal, semakin dia menyedari di sebalik kemewahan itu ada seorang wanita yang kesepian dan menyedihkan. Pada waktu malam apabila kerja selesai, Puan Sri Aminah sering duduk di balkoni, tangan memegang secawan teh, mata memandang jauh. Banyak kali Haziq melihatnya diam-diam merenung gambar suaminya yang telah meninggal dunia, pandangan matanya dalam seolah-olah menyimpan 1000 kenangan. Pada suatu hari hujan renyai, Haziq hendak keluar ke garaj mengelap kereta apabila dia mendengar Puan Sri Aminah memanggil, "Haziq, awak rindu rumah tak?" Suaranya lembut dan hangat. "Ya, tapi sekarang tak boleh balik. Ibu saya sakit, adik saya masih sekolah, kena cari wang dulu. Kasihannya pada usia awak, orang sedang belajar, sedang bercinta, awak pula hanya tahu bimbang pasal ibu." Puan Sri Aminah menghela nafas panjang. Haziq tersenyum lembut, suaranya bercampur sedikit kesedihan. "Kami orang kampung berfikir sederhana, asalkan ibu sihat, adik dapat bersekolah, itu sudah gembira." Kata-kata itu membuatkan wanita itu terdiam lama. Sudah bertahun-tahun dia tidak mendengar sesiapa bercakap tentang kegembiraan yang sederhana seperti itu. Kehidupannya terikat dengan projek wang, kontrak dan pertemuan yang membosankan. Buat pertama kali dia merasa ada kekosongan di hatinya yang diisi oleh kejujuran seseorang dari dunia yang berbeza. Pada hari-hari berikutnya, Puan Sri Aminah sering mencari alasan untuk bercakap dengan Haziq. Dia bertanya tentang kampung, tentang ibu, tentang cara orang kampung menyambut hari raya. Dia mendengar Haziq bercerita tentang mengumpul hasil hutan, membuat unggun api, mendengar seruling buluh berkumandang di seluruh kampung dan tersenyum seperti kembali muda. Haziq pula masih menjaga jarak. Dia menghormati Puan Sri Aminah seperti seorang ibu, tetapi jauh di lubuk hatinya juga ada sedikit rasa canggung yang sukar dijelaskan. Puan Sri Aminah melayannya dengan baik, teliti, lembut, sehingga membuatkan Haziq kadang-kadang merasa kasihan, tetapi adakah kasihan seperti kepada ibu atau perasaan lain dia sendiri tidak tahu. Kemudian pada suatu petang lewat musim monsun Kuala Lumpur, hujan renyai-renyai, jalan-jalan digenangi air. Haziq memegang payung berdiri menunggu Puan Sri Aminah di luar pintu syarikat. Puan Sri Aminah keluar dengan tangan menggigil kerana sejuk. Haziq segera memegang payung, menunduk dan berbisik, "Puan Sri, hati-hati nanti basah baju." Pada saat itu Puan Sri Aminah mendongak, matanya bertembung dengan mata Haziq. Di tengah hujan tipis, dua pasang mata bersilang senyap seolah-olah masa terhenti. Di mata pemuda itu dia melihat kejujuran langka yang telah dia lupakan sejak suaminya meninggal dunia. Manakala di mata Haziq dia melihat kesedihan yang mendalam tersembunyi di sebalik ketabahan wanita yang banyak pengalaman itu. Malam itu makan malam terasa lebih hangat dari biasa. Puan Sri Aminah bercerita banyak, Haziq pula duduk mendengar, kadang-kadang tertawa. Apabila Puan Sri Aminah berkata, "Jika awak gembira di sini, anggaplah tempat ini seperti rumah awak." Dia mengangguk menjawab perlahan, "Ya, terima kasih Puan Sri. Di sini sangat baik, cuma agak asing. Di kampung saya malam tiada bunyi kenderaan, hanya bunyi cengkerik." Puan Sri Aminah tersenyum senyuman yang sudah lama tidak dilihat. Orang di dalam rumah mula berbisik, "Majikan kita dah berubah." Tersenyum sepanjang hari, tetapi tiada siapa yang tahu bahawa Puan Sri Aminah sendiri merasa takut. Dia takut akan perasaan dihargai, takut akan pandangan pemuda itu yang membuatkan hatinya berdebar. Manakala Haziq walaupun belum pernah bercinta, dia mula merasakan sesuatu yang berbeza setiap kali berada dekat dengan Puan Sri Aminah. Kehangatan yang menyenangkan tetapi juga membuatnya merasa bersalah. Di tengah kota yang sibuk, dua insan dari dua dunia yang berbeza, seorang kaya, seorang miskin, seorang berpengalaman, seorang naif, secara tidak sengaja menemukan sedikit kehangatan yang telah hilang antara satu sama lain. Dan dari kehangatan itu api yang membara mula menyala. Api yang tidak sesiapa pun sangka akan membakar kehormatan pertalian darah dan kewarasan tiga insan dalam kisah paling aneh di Kuala Lumpur. Pada suatu pagi awal musim dingin, Kuala Lumpur sangat sejuk. Di banglo yang luas terbentang, Puan Sri Aminah terbatuk-batuk kecil memakai selendang sutera lalu turun ke ruang tamu. "Haziq, hari ini kakak saya datang melawat awak, sediakan kereta untuk menjemputnya ya." Suaranya lembut bercampur sedikit risau.
Kakak itu ialah Datin Sofia yang dikenali oleh seluruh golongan elit Kuala Lumpur, cerdik kaya dan terkenal sebagai wanita yang tidak pernah mahu berada di belakang sesiapa termasuk adik kandungnya sendiri. Haziq seperti biasa hanya mengangguk perlahan. Dia tidak tahu bagaimana wanita yang bakal tiba itu akan mengubah haluan hidupnya. Apabila kereta berhenti di hadapan pintu gerbang sebuah banglo lain di kawasan Bukit Kenangan, Datin Sofia sudah menunggu. Dia memakai jaket labu berwarna krim, rambut disanggul kemas gincu merah pekat, penampilan yang mewah dan penuh karisma. Melihat Haziq turun membuka pintu kereta, dia terkesima seketika. Seorang pemuda, wajahnya lebam terbakar matahari, matanya jernih, berdiri merendah diri tidak seperti mana-mana pemandu yang pernah dilihatnya. "Nama awak siapa?" Datin Sofia bertanya, suaranya lembut tetapi penuh wibawa. "Ya, saya Haziq bin Musa." Haziq bin Musa, anehnya. Orang Melayu pedalaman. Ya, saya dari Kuala Lipis, baru turun ke Kuala Lumpur bekerja. Datin Sofia tersenyum kecil, matanya seolah-olah ada sesuatu yang ingin tahu dan teruja. "Orang kampung memang jujur ya, tengok awak ada sesuatu yang berbeza daripada orang-orang di kota ini." Kata-kata yang seolah-olah biasa itu membuatkan Haziq malu. Manakala Puan Sri Aminah yang duduk di belakang merasakan degupan jantungnya sedikit terganggu. Dia tidak suka pandangan adiknya itu. Pandangan itu sangat dikenali, pandangan seorang wanita yang berkali-kali merampas apa yang dia hargai. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam kereta sedikit pelik. Datin Sofia bertanya Haziq tanpa henti tentang kampung, tentang ibu, tentang kehidupan di sana. Haziq hanya menjawab ringkas dan sopan. Entah mengapa wanita itu sangat mengambil berat tentangnya. Setibanya di rumah, Puan Sri Aminah menjemput adiknya makan malam. Hidangan mewah dengan wain dan lilin wangi. Datin Sofia makan sambil sesekali memandang Haziq. "Kadang-kadang dia memuji awak ini cekap sungguh, kadang-kadang tertawa awak memandu seperti pemandu peribadi dalam drama Korea." Haziq malu menundukkan kepala manakala Puan Sri Aminah tersenyum paksa tetapi di dalam hati sudah mula bergelora. Selepas makan malam, Datin Sofia menarik Puan Sri Aminah ke balkoni, suaranya separuh bergurau separuh serius. "Kakak jangan kata kakak suka pemuda itu ya." Puan Sri Aminah sedikit berkerut dahi. "Sofia, jangan cakap bukan-bukan, dia cuma pemandu seperti anak saya." Anak ya. Tapi saya tengok cara kakak pandang dia tak sama dengan pandang anak." "Manakala dia saya tak tahu, tapi pelik sungguh." Kata-kata itu membuatkan Puan Sri Aminah keliru. Dia melencong ke topik lain tetapi di dalam hati timbul perasaan tidak senang yang sukar digambarkan. Adakah apa yang dia rasakan bukan lagi sekadar kasih sayang? Malam itu Puan Sri Aminah tidak dapat tidur. Imej Haziq bin Musa dengan tubuh kurus, wajah lebam terbakar matahari, mata yang jujur terus muncul di fikirannya. Dia merasa seperti hidup semula pada usia 20 tahun, zaman di mana dia pernah berdebar, pernah menanti, pernah takut kehilangan. Dia takut akan dirinya sendiri. Sementara itu di rumah sebelah, Datin Sofia juga tidak dapat tidur. Dia bertanya pada dirinya sendiri, seorang wanita sepertinya tidak kekurangan lelaki, mengapa dia tertarik kepada pemandu kampung itu? Tetapi semakin dia berfikir, semakin dia ingin tahu. Mata yang jernih itu seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk menyentuh, untuk mencuba, untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat kakaknya berubah begitu. Pada hari-hari berikutnya, Datin Sofia mencipta pelbagai alasan untuk datang ke rumah kakaknya, kadang-kadang meminjam barang. Kadang-kadang makan tengah hari, kadang-kadang pula mengatakan ingin berunding tentang pelaburan. Tetapi sebenarnya matanya hanya memandang Haziq. Pada suatu kali dia sengaja menjatuhkan gelang tangan mahalnya. Haziq segera menunduk mengambilnya. Apabila tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan Datin Sofia, dia sedikit terkejut, perasaan aneh separuh berdebar, separuh keinginan menjalari tulang belakangnya. Sejak saat itu dalam hati Datin Sofia api kecil, menyala perlahan-lahan, berbahaya dan penuh cemburu. Manakala Puan Sri Aminah setiap kali melihat adiknya terlalu mesra dengan Haziq, hatinya terasa sakit. Dia menyedari apa yang dia sangka kasih sayang rupanya telah menjadi cinta. Tetapi apabila cinta datang pada usia 65 tahun, ia tidak lagi suci tetapi pergelutan antara kewarasan dan keinginan. Dia tahu jika dia mengaku dia akan menjadi bahan ketawa, tetapi semakin dia cuba menyembunyikannya, semakin dia menderita. Haziq yang naif di antara dua wanita berkuasa itu tidak tahu bahawa dia secara tidak sengaja telah melangkah ke dalam pusaran tanpa jalan keluar di mana cinta, kehormatan dan kebaikan semuanya akan diuji. Sejak pertemuan pertama itu, Datin Sofia seolah-olah menemui keseronokan baru.
Setiap hari dia mencipta alasan untuk ke rumah kakaknya, kadang-kadang membawa sedikit kuih, kadang-kadang berpura-pura bertanya tentang pelaburan. Tetapi orang yang sebenarnya dia ingin jumpa bukan kakaknya tetapi Haziq bin Musa, pemandu muda dari pedalaman dengan mata jernih seperti air sungai dari hulu. Kali pertama dia datang, Haziq masih menjaga sopan santun, hanya memberi salam lalu diam-diam bekerja. Tetapi pada kali ketiga atau keempat dia mula mencari cara untuk memulakan perbualan. Haziq, di kampung awak tentu sejuk kan? Di Kuala Lumpur ini pun saya menggigil kesejukan. Haziq tersenyum ringan menjawab, di kampung saya memang sejuk. Tapi orang ramai membuat unggun api, duduk bercerita sangat seronok. Awak bercerita sedap sungguh, saya juga suka perkara-perkara sederhana begitu. Di sini semua konkret, sejuk seluruh badan. Kata-kata yang nampak sederhana tetapi suara Datin Sofia ada sesuatu yang berbeza, lebih lembut dan menggoda daripada cara kakaknya bercakap. Puan Sri Aminah yang duduk di sebelah mendengar setiap perkataan, hatinya sedikit sakit. Dia menyedari pandangan adiknya terhadap Haziq bukan pandangan ingin tahu tetapi pandangan seorang wanita yang tertarik pada seorang lelaki. Malam itu Puan Sri Aminah berdiam diri lama. Semasa makan malam dia bertanya perlahan, Haziq, bagaimana pendapat awak tentang Datin Sofia? Ya, Datin Sofia ceria, mudah diajak berbual, tetapi saya perasan dia sering memandang saya agak segan. Puan Sri Aminah terkesima, tangannya sedikit menggigil. Dia tersenyum paksa, dia memang begitu, jangan hiraukan, anggaplah seperti keluarga saja. Tetapi di dalam hati perasaan tidak senang mula membara. Pada hari-hari berikutnya Datin Sofia mencari setiap cara untuk membawa Haziq keluar. Pada suatu hari dia menelefon Puan Sri Aminah, kakak sibuk ke, suruh Haziq hantar saya ke pasar raya ya? Puan Sri Aminah walaupun tidak mahu tetap cuba kelihatan tenang. Baiklah, kalau dia lapang pergilah. Apabila Haziq memandu kereta tiba, Datin Sofia berpakaian kemas wangian semerbak lembut. Dia duduk di kerusi belakang berkata dengan nada bergurau, kalau saya lebih muda saya dah ikut awak tahu Haziq. Haziq terkejut segera tersenyum. Datin cakap apa ni? Kalau saya berani ikut Datin nanti kena buang kerja pula. Datin Sofia ketawa berdekah-dekah tetapi di dalam hati timbul perasaan ingin menakluk. Semakin Haziq mengelak semakin dia ingin mendekat. Petang itu Datin Sofia mengajak Haziq ke sebuah kafe di tepi tasik. Mereka duduk berhadapan, angin bertiup perlahan, daun-daun kuning berguguran. Awak tahu tak, dia berkata perlahan, wanita seperti saya bila dah tua semua orang fikir ada duit itu bahagia, tapi duit terlalu banyak pula sejuk-sejuk sampai rasa nak ada orang di sisi. Cakap beberapa patah perkataan jujur. Haziq mendengar dalam suaranya ada sesuatu yang serupa dengan Puan Sri Aminah. Dia hanya menjawab perlahan. Saya tidak faham sangat hal orang dewasa, tapi saya rasa kalau orang menyayangi kena sayang sungguh-sungguh bukan kerana duit. Kata-kata itu membuatkan Datin Sofia terkesima. Dia memandang Haziq lama kemudian tersenyum kecil, awak naif sungguh, tapi kerana itulah saya suka. Pulang ke rumah Datin Sofia menceritakan hal itu kepada sahabat karibnya sambil tertawa dan bercerita, kakak saya ingat dia boleh pegang pemandu muda itu, ketengoklah wanita mana yang lebih bijak akan menang. Sahabatnya menggelengkan kepala. Sofia, adik-beradik kandung, jangan main api dengan darah. Dia tersenyum pahit. Saya tak main-main. Saya cuma ambil balik apa yang kakak saya tak tahu, nak jaga saja. Sementara itu di banglo Puan Sri Aminah, Haziq duduk di biliknya dengan hati yang resah. Dia tidak faham mengapa Datin Sofia sering mencarinya. Setiap kali bersama Datin Sofia mengatakan kata-kata yang membuatnya malu tetapi juga ada sedikit rasa kasihan. Kerana walau bagaimanapun di mata Datin Sofia dia jelas melihat kesunyian, tetapi apa yang lebih membimbangkan Haziq ialah sikap Puan Sri Aminah. Beberapa hari ini Puan Sri Aminah sangat pendiam, kurang bercakap, sering duduk memandang keluar tingkap. Pernah sekali dia bertanya, Puan Sri penat ke nak saya buatkan teh? Puan Sri Aminah hanya tersenyum, suaranya serak. Tidak apa, cuma sudah tua takut kehilangan beberapa perkara yang lebih berharga daripada wang. Haziq tidak faham apa yang Puan Sri Aminah katakan tetapi merasakan kesedihan yang aneh. Kesedihan yang seolah-olah menekan suasana di dalam rumah itu. Di luar angin dingin bertiup, daun-daun kering berguguran di hadapan pintu gerbang banglo. Kuala Lumpur mula memasuki musim dingin, musim kesunyian bagi mereka yang pernah percaya bahawa mereka boleh mengawal hati orang lain. Dan dalam kesejukan awal musim itu di tengah ibu kota, 3 insan, seorang pemuda pedalaman yang miskin dan 2 wanita jutawan berusia 65 tahun, secara tidak sengaja terjerumus ke dalam pusaran emosi yang tidak dapat dihentikan oleh sesiapa pun.
Pada penghujung musim dingin, angin bertiup kencang di deretan pokok Bukit Kenangan. Di banglo yang terang benderang, Puan Sri Aminah duduk di hadapan cermin dengan teliti menyapu sedikit gincu nipis. Pembantu rumah terkejut kerana sudah lama dia tidak menjaga penampilannya seperti itu. Dia tersenyum kecil berkata, kadang-kadang perlu juga menceriakan diri untuk melupakan kepenatan. Sebenarnya dia tahu sebab dia berbuat demikian. Setiap kali keluar ke ruang tamu melihat Haziq berdiri menunggu membetulkan kolar baju memberi salam dengan sopan, hatinya bergetar lembut. Perasaan itu hangat dan juga bersalah. Pada usia 65 tahun dia tidak pernah menyangka akan tahu mencintai lagi. Tetapi mungkin Haziq telah menghidupkan semula hati yang disangka telah dingin. Pada suatu petang, ketika Haziq sedang mencuci kereta, Puan Sri Aminah keluar tangan memegang secawan teh panas. Haziq, minumlah teh hangat ini. Ya, terima kasih Puan Sri. Dia berdiri diam memandang tangan Haziq yang pecah-pecah kerana sejuk lalu bertanya, perlahan, awak sudah ada yang punya hati ke? Haziq mendongak terkejut. Belum. Di kampung saya orang kahwin awal tapi saya kena jaga ibu jadi belum berani nak fikirkan. Puan Sri Aminah tersenyum, suaranya bergetar. Jika ada orang yang menyayangi awak dengan ikhlas walaupun berbeza usia, berbeza latar belakang, awak berani terima tak? Haziq terdiam, tidak tahu hendak menjawab bagaimana. Pandangan Puan Sri Aminah menjadi lembut dan sedih seperti senja. Sebelum masuk semula ke rumah, dia hanya berkata perlahan, ada beberapa perkara yang datang lewat tetapi tetap ikhlas. Haziq. Kata-kata itu menghantuinya sepanjang malam. Dia berterima kasih kepada Puan Sri Aminah tetapi hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang melangkaui batas antara majikan dan pekerja. Dia takut dia salah faham, takut akan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi dia juga takut hatinya benar-benar tersentuh. Sementara itu, Datin Sofia, adik perempuannya, tidak menyembunyikan perasaannya seperti kakaknya. Dia proaktif, terus terang, malah agak berani. Pada suatu hari dia datang ke rumah kakaknya ketika Puan Sri Aminah tiada. Melihat Haziq sedang membersihkan halaman, dia berjalan mendekat tersenyum ringan, kakak saya pergi outstation ke? Baguslah. Kalau begitu saya nak minta tolong awak sikit. Ya Datin, perlukan apa? Tolong saya angkat barang ke kereta dan kemudian hantar saya ke syarikat spa yang baru buka. Haziq tidak berani menolak. Tetapi apabila kereta baru bergerak, Datin Sofia tiba-tiba berkata, tak perlu pergi jauh, singgah di kafe tepi tasik ya. Saya nak bercakap secara peribadi. Di dalam suasana yang sunyi dia memandang Haziq lama kemudian berkata, perlahan, Haziq, saya tahu kakak saya sayang awak tapi saya juga tak sembunyikan saya juga suka awak. Haziq terkejut, jantungnya berdebar kencang. Datin, jangan cakap begitu, saya tak berani. Datin Sofia tersenyum senyuman separuh benar separuh mencabar. Tak berani atau awak takut? Jangan takut, di Kuala Lumpur ini jarang sekali ada orang yang disukai oleh dua wanita. Kata-kata itu membuatkan Haziq berpeluh dingin. Dia menundukkan kepala berkata perlahan, saya mohon Datin jangan cakap begitu lagi. Saya cuma pekerja. Tetapi semakin Datin Sofia melihatnya canggung, semakin dia ingin mendorong lebih jauh. Jika saya katakan saya boleh jaga ibu awak, jaga masa depan awak, sebagai balasan hanya perlu berada di sisi saya saja, awak setuju tak? Suaranya menjadi perlahan seperti pujukan, separuh serius separuh bergurau. Haziq mengetatkan genggaman pada steering. Seumur hidupnya dia tidak pernah menghadapi situasi sesukar itu. Datin Sofia memandangnya, pandangan yang bercampur antara keinginan dan cemburu, manakala dia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Setibanya di rumah dia terengah-engah, hatinya resah. Tetapi belum sempat bertenang, Puan Sri Aminah sudah menunggu di ruang tamu, matanya serius. Hari ini Datin Sofia minta awak pergi mana ya? Dia minta hantar ke tempat kerja baru kemudian masuk ke kafe bercakap. Puan Sri Aminah diam, tangannya sedikit menggigil. Seketika kemudian dia tersenyum kecil, senyuman yang pahit dan tidak berdaya. Saya faham, mulai sekarang awak elakkan dia jika boleh, dia tidak seperti saya. Haziq. Kata-kata yang nampak sederhana tetapi suaranya tersekat pada perkataan saya. Malam itu dia duduk seorang diri di halaman mendengar angin dingin bertiup melalui pokok-pokok. Di dalam hatinya timbul perasaan cemburu dan kasihan. Dia tahu dia tidak berhak cemburu, tetapi apabila cinta datang pada usia 65 tahun, ia tidak mendengar kata sesiapa pun. Ia membuatkan dia melupakan maruah, melupakan usia, hanya takut suatu hari nanti orang itu akan pergi. Di dalam rumah Haziq gelisah. Dia memikirkan pandangan kedua wanita itu, seorang lembut, seorang garang, dan merasa dirinya terperangkap di antara dua api. Satu adalah budi, satu lagi adalah godaan.
Dia tidak tahu bahawa kehadirannya telah menyebabkan hubungan adik-beradik yang erat selama berpuluh tahun mula retak dan bahawa pertempuran tanpa senjata akan bermula. Petang itu cuaca Kuala Lumpur mendung, angin bertiup kencang melalui dahan-dahan pokok. Di banglo yang sunyi, Puan Sri Aminah duduk termenung di hadapan cawan teh yang telah sejuk. Sepanjang beberapa hari ini dia seperti orang hilang semangat setiap kali teringat adiknya bersama Haziq keluar dari kafe tepi tasik. Hatinya terasa sakit berdenyut-denyut. Pembantu rumah melihatnya semakin kurus, rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah berkedut, tetapi matanya masih memancarkan kesedihan lembut. Seorang wanita yang pernah memiliki segalanya kini hanya tinggal kekosongan di hati. Pada waktu malam Datin Sofia datang lagi. Baru melangkah masuk dia sudah tersenyum cerah. "Kakak sihat, saya baru beli sebotol wain yang enak bawa ke sini minum dengan kakak untuk bergembira." Suara manis, tetapi pandangannya penuh makna tersirat. Puan Sri Aminah tahu tiada jamuan wain yang tanpa tujuan. Dia hanya menjawab perlahan, "Terima kasih. Tapi saya penat, tak boleh minum." Datin Sofia meletakkan botol wain, duduk berhadapan lalu bertanya dengan selamba, "Kakak penat kerana masalah syarikat atau kerana pemandu muda itu?" Soalan itu seperti pisau dingin menusuk terus ke hati. Puan Sri Aminah mengetatkan tangan, suaranya tetap tenang. "Sofia, jangan cakap bukan-bukan." "Saya cakap bukan-bukan. Kakak ingat saya tak tahu kakak sayang dia, tengok dari mata kakak saja saya dah faham. Dia cuma pekerja, Sofia, saya hargai dia kerana dia jujur begitu saja." Datin Sofia ketawa-tawa yang sinis. "Jujur atau kerana dia muda sihat membuat kakak rasa hidup semula? Kakak jangan tipu saya. Kita sama-sama wanita, sama-sama tua, sama-sama kesepian. Kakak sayang dia, saya juga sayang, tapi bezanya saya berani mengaku." Puan Sri Aminah berdiri, matanya merah. "Sofia, awak dah melampau. Dia lebih muda 40 tahun daripada awak. Awak tak rasa malu ke?" Datin Sofia mendongak tinggi. "Malu kenapa? Kerana cinta-cinta bukan dosa. Atau kakak takut orang ketawakan kakak dah tua pun masih gilakan pemuda awak buat salah?" "Salah jadi kakak, betul." Kakak sembunyikan perasaan, berpura-pura baik. Tapi setiap kali dia tersenyum, saya nampak tangan kakak menggigil. Kata-kata itu membuatkan Puan Sri Aminah tidak dapat menahan diri lagi. Dia berpaling, suaranya tersekat. "Jangan buat saya benci awak, Sofia. Saya dah hilang suami, sekarang cuma nak hidup aman. Jangan sentuh Haziq lagi. Jangan sentuh Haziq lagi." Datin Sofia ketawa mengejek, matanya bersinar dengan cabaran. "Aman sejak kecil sampai sekarang, semua benda kakak lebih dari saya. Ayah lebih sayang kakak, suami kakak kaya, kakak ada nama saya pula cuma bayang-bayang. Kali ini saya takkan duduk di belakang kakak lagi. Orang yang kakak suka saya akan pastikan dia jadi milik saya." Suasana di dalam bilik seperti membeku, hanya ada bunyi angin menderu di luar pintu. Puan Sri Aminah berpaling memandang adiknya, orang yang pernah bersamanya mengharungi pelbagai badai kini tiba-tiba menjadi musuh. Dia hanya mengucapkan sepatah kata lembut yang syarat dengan air mata. "Awak boleh ambil semua milik saya kecuali hati nurani," kata Puan Sri Aminah lalu diam-diam melangkah naik ke tingkat atas. Datin Sofia duduk kembali, matanya keliru antara kemarahan dan rasa bersalah, tetapi kemudian kebanggaan telah menang. Dia berfikir sendiri, "Kakak saya terlalu lemah manakala saya tahu cara untuk memiliki apa yang saya inginkan." Malam itu Haziq melalui ruang tamu melihat botol wain merah masih di atas meja, gelas wain masih penuh. Dia sekilas melihat lampu bilik Puan Sri Aminah masih menyala, mendengar batuk kecil lalu bunyi esak tangis. Dia hendak mengetuk pintu tetapi kemudian tidak jadi. Dia takut Puan Sri Aminah salah faham. Dia hanya berdiri diam memandang, melalui celah pintu melihat bayangan wanita tua yang kesepian duduk di tengah bilik besar, diam-diam lemah seolah-olah memendam kesedihan yang tidak dapat difahami oleh sesiapa pun. Malam itu Kuala Lumpur, hujan-hujan turun rintik-rintik di atas bumbung lama. Bersama dengan desah nafas panjang wanita tua yang menangis kerana cinta. Manakala di Pangsapuri di seberang jalan, Datin Sofia duduk di hadapan cermin mengelap gincu, tersenyum pada dirinya sendiri. "Kakak, kali ini saya akan menang." Dan sejak malam itu pertempuran senyap antara dua wanita kandung, seorang tenang seorang melampau, secara rasmi bermula. Dan pusat pertempuran itu adalah seorang pemuda pedalaman yang jujur tidak tahu bahawa dia akan menjadi punca keruntuhan sebuah keluarga terhormat. Sejak konfrontasi di ruang tamu petang itu, banglo besar Puan Sri Aminah menjadi sunyi sepi luar biasa.
Tiada lagi gelak tawa, tiada lagi minum teh petang di balkoni, hanya ada kesunyian yang berat seperti kabus meliputi seluruh ruang. Haziq bin Musa menyedari hal itu tetapi dia tidak tahu hendak berkata apa. Setiap kali dia bertanya, Puan Sri Aminah hanya tersenyum paksa berkata, "Tidak apa Haziq, ada beberapa perkara yang semakin dibicarakan semakin sedih." Jawapan itu membuatkannya resah. Dia tidak faham mengapa seorang wanita sekuat Puan Sri Aminah boleh menjadi selemah itu. Tetapi kemudian ketika Puan Sri Aminah diam-diam menanggungnya, Datin Sofia mula bertindak. Dia tahu kakaknya berdiam diri kerana maruah. Manakala dirinya yang berpengalaman dalam dunia perniagaan sangat faham bahawa dalam cinta siapa yang lambat bertindak dia kalah. Pada suatu pagi dia menelefon Haziq, suaranya lembut seperti angin lalu. "Haziq, hari ini saya nak keluar, kakak awak sibuk mesyuarat, awak hantar saya ya?" Haziq teragak-agak. Puan Sri Aminah pesan kepadanya untuk mengelak bertemu Datin Sofia. "Elak apa pula kakak, saya cakap begitu untuk menjaga maruah saja, pergilah, saya cuma perlukan awak tolong sikit." Suaranya memujuk dan ada sesuatu yang membuatkan orang sukar menolak. Kereta bergerak di sepanjang jalan tepi tasik. Datin Sofia duduk di belakang memakai jaket nipis, angin meniup rambutnya perlahan. Seketika dia berkata perlahan, "Haziq, awak pernah fikir tak kalau awak ada duit ibu awak takkan susah begitu?" Haziq diam, matanya sedikit sedih. "Saya tahu kakak saya sayang awak, tapi dia tak boleh tolong apa-apa selain perasaan. Manakala saya boleh beri awak semua rumah, kereta, duit, malah pekerjaan stabil. Hanya perlu awak setuju berada di sisi saya, jujur dengan saya." Suaranya perlahan dan lembut seperti menuang madu ke telinga. Haziq menggenggam kuat steering. Kata-kata itu membuatkan jantungnya berdebar kencang. Dalam sekelip mata imej ibunya di katil hospital muncul. Malam-malam dia gelisah kerana wang ubat. Dia tahu hanya dengan mengangguk semua kesukaran akan hilang. Tetapi kemudian dia teringat pandangan lembut Puan Sri Aminah yang telah menyelamatkannya, memberinya tempat tinggal, menganggapnya seperti keluarga. Dia menggelengkan kepala perlahan, suaranya bergetar. "Terima kasih Datin, tapi saya tak boleh. Saya tak nak sesiapa fikir saya mata duitan." Datin Sofia mengetap bibir tersenyum pahit. "Mata duitan kenapa? Siapa di dunia ini yang tak perlukan duit? Awak miskin, saya tolong, ada apa yang salah? Atau awak takut kakak saya?" "Tidak, bukan takut, tapi saya berhutang banyak pada Puan Sri." "Hutang budi atau cinta? Kalau budi balaskan dengan kesetiaan, kalau cinta awak kena pilih." Suaranya tiba-tiba menjadi tajam seperti pisau. "Saya tidak berkongsi lelaki dengan sesiapa pun, termasuk adik kandung saya sendiri." Kata-kata itu membuatkan Haziq seram sejuk. Dia faham di antara dua wanita ini dia telah menjadi rampasan perang dan bukan lagi seorang manusia. Petang itu apabila pulang ke rumah, Puan Sri Aminah sedang duduk di sofa melihat Haziq pulang bersama adiknya, matanya menjadi gelap. "Awak pergi mana dari pagi tadi ya?" "Datin Sofia minta saya hantar dia kerja." "Saya dah cakap jangan pergi lagi." Suaranya serak dan berat. "Saya minta maaf, saya tak berani membantah, tapi dia cakap ada hal penting." Dia berdiri, tangannya menggigil. "Awak tak faham Haziq, ada orang yang tidak sesederhana yang awak sangka." Malam itu Puan Sri Aminah duduk seorang diri di bilik, tangan memegang gambar lama suaminya. "Abang, apa yang perlu saya lakukan? Saya tahu mencintai pada usia ini salah, tapi mengapa hati saya sakit begini?" Air matanya jatuh membasahi gambar. Manakala di seberang sana Datin Sofia memandang keluar, tingkap senyuman tipis terukir di bibir. Dia tahu dia sedang mendominasi. "Kakak terlalu lemah. Manakala saya tahu untuk mendapatkan sesuatu ada harga yang perlu dibayar dan saya bersedia." Di antara dua wanita kandung cinta kini telah bertukar menjadi peperangan senyap. Satu pihak berjuang dengan kelembutan, manakala pihak yang lain dengan wang dan kuasa. Manakala Haziq bin Musa, pemuda pedalaman yang jujur itu, masih belum menyedari bahawa kesunyiannya, rasa syukurnya secara tidak sengaja, sedang menjadi senjata bagi kedua-dua wanita kaya itu untuk berebut. Di luar sana Kuala Lumpur masih bising, tetapi di Banglo Bukit Kenangan setiap malam masih ada air mata jatuh dari seorang wanita yang mencintai dengan seluruh sisa hidupnya dan dari seseorang yang cuba merampas cinta itu dengan apa jua cara. Pada awal musim bunga Kuala Lumpur masih sejuk, tetapi di hati Haziq bin Musa terasa lebih sejuk. Sejak kali terakhir bertemu Datin Sofia, dia cuba mengelak dan menjaga jarak, tetapi kemudian satu mesej mengejutkan menariknya kembali. "Haziq, ibu awak dah sihat ya, jangan risau." Dia terkejut, siapa yang menjaga ibunya? Dia menelefon kampung adiknya Siti tersedu-sedu berkata,
Abang, ada seorang wanita di Kuala Lumpur hantar duit suruh jaga ubat ibu. Dia siap minta doktor dari Pekan turun ke rumah periksa. Haziq terdiam, jantungnya berdebar kencang. Siapa dia Siti tak tahu. Dia cuma cakap nama Sofia. Telefon di tangan Haziq menggigil, nama itu seperti pisau menusuk terus ke hati. Dia tahu Datin Sofia berjanji akan membantu ibunya, tetapi dia tidak menyangka Datin Sofia benar-benar melakukannya diam-diam tanpa berkata sepatah pun. Sepatutnya dia gembira, tetapi di dalam hati timbul rasa takut-takut budi itu akan menjadi belenggu yang membuatkannya tidak dapat melepaskan diri lagi. Petang itu Haziq mencari Datin Sofia di rumahnya. Datin Sofia sedang duduk membaca surat khabar melihat Haziq lalu tersenyum, suaranya lembut. Ibu awak dah sihat kan ya? Datin hantar duit sungguh ke? Kenapa Datin tak cakap pada saya? Datin Sofia perlahan meletakkan surat khabar memandang Haziq dengan pandangan yang bercampur antara kasihan dan kemenangan. Saya cuma nak tolong saja. Kalau saya cakap awak tentu tolak. Bukankah begini lebih baik? Tapi saya sangat segan Datin. Saya tak boleh terima terus-menerus. Kalau awak tak terima, ibu awak akan susah. Saya tak buat salah apa-apa. Dia berdiri mendekat, suaranya menjadi perlahan. Saya tolong kerana saya sayang awak, bukan kerana simpati. Saya nak awak tenang, nak awak faham. Saya berbeza dengan kakak saya berani memberi, berani memiliki. Kata-kata itu seolah-olah mempunyai berat 1000 kati. Haziq tidak berani memandangnya. Dia mengundur selangkah, tetapi tangan Datin Sofia sudah menyentuh perlahan tangannya, sentuhan yang membuatkan seluruh tubuhnya kaku. Awak jangan elakkan saya Haziq. Saya cuma nak berada di sisi awak begitu saja. Suaranya bergetar, separuh ikhlas, separuh bersifat posesif. Haziq melepaskan diri, menunduk perlahan. Terima kasih, tapi Datin jangan buat begini lagi, saya takut orang salah faham. Lalu dia berjalan pergi dengan cepat. Di belakang Datin Sofia memandang mengikutinya, matanya bercampur marah, sakit dan bangga. Tengoklah, nanti awak akan kembali kerana tiada siapa yang sayang awak seperti saya. Malam itu Haziq pulang ke rumah, wajahnya pucat lesu. Puan Sri Aminah segera menyedarinya. Haziq, ada apa? Ya, ibu saya dah sihat, ada orang tolong ibu saya wang ubat. Siapa? Dia menundukkan kepala. Ya, Datin Sofia. Mendengar itu Puan Sri Aminah terkesima, wajahnya pucat. Cawan teh di tangannya jatuh ke lantai, pecah berkecai. Bunyi pecah yang kering bergema di tengah rumah yang sunyi. Setelah lama barulah dia dapat berkata-kata, suaranya bergetar. Begitu rupanya saya faham. Haziq terkejut. Puan Sri, jangan salah faham, saya tak minta, saya tak tahu apa-apa. Puan Sri Aminah mengangkat tangan memotong kata-katanya. Tidak apa Haziq, saya tak salahkan awak, adik saya memang pandai tahu cara membuat orang berhutang budi. Matanya sedih seperti air tasik petang, mata seorang yang baru kehilangan sebahagian daripada hatinya. Malam itu Puan Sri Aminah tidak tidur, dia duduk di meja menulis sesuatu ke dalam buku kecil. Jika awak memilih untuk tinggal, ingatlah saya tidak pernah menyalahkan, dan jika awak pergi, saya hanya berharap awak hidup dengan baik. Dia menulis perlahan, air mata membasahi halaman kertas manakala Haziq sepanjang malam gelisah. Di fikirannya adalah dua imej yang berlawanan, seorang wanita yang lembut diam-diam menyayanginya dengan kemurahan hati seorang ibu. Seorang wanita lain yang kuat, berani memberi, berani merebut, mencintainya seperti seorang yang dahagakan cinta. Dia merasa dirinya kecil, tersesat dan bersalah. Keesokan paginya Puan Sri Aminah masih bangun awal menyediakan sarapan seperti biasa. Apabila Haziq turun ke dapur, dia hanya berkata perlahan, awak makanlah, kemudian nanti hantar saya ke masjid. Sudah lama saya tidak berdoa untuk arwah suami. Dia mengangguk diam. Di cermin yang memantulkan cahaya pagi, Puan Sri Aminah melihat rambutnya semakin beruban manakala matanya sudah kusam kerana air mata yang jatuh sepanjang malam. Pada masa yang sama di seberang kota, Datin Sofia tersenyum puas apabila menerima berita ibu Haziq sudah pulih. Dia menelefon seorang rakan, suaranya lembut seperti tiada apa-apa. Kakak saya dah lemah sangat, tiba masa untuk saya melangkah lebih jauh. Kuala Lumpur petang itu cerah, tetapi di hati tiga insan hanya ada hujan-hujan cinta, hujan budi, hujan hati manusia yang semakin pudar di tengah persaingan. Pada hari-hari berikutnya Puan Sri Aminah mula kelihatan semakin lemah. Musim dingin Kuala Lumpur tahun itu sangat sejuk, setiap tiupan angin yang menembus melalui tingkap membuatkan tangannya yang kurus menggigil. Pembantu rumah mengatakan dia makan sedikit, tidur sedikit, hanya duduk diam memandang ke tasik, seolah-olah menunggu seseorang pulang. Pada suatu pagi ketika Haziq sedang menyediakan kereta, tiba-tiba dia mendengar bunyi kuat dari tingkat atas.
Dia berlari naik melihat Puan Sri Aminah rebah di meja cawan teh tumpah ke lantai. Puan Sri, Puan Sri, Puan Sri. Dia panik sambil memanggil dan mendukung wanita itu turun tangannya menggigil. Wanita itu segera dibawa ke hospital pada pagi itu juga. Diagnosis kegagalan jantung akut disebabkan tekanan dan kurang tidur yang berpanjangan. Duduk di koridor hospital, Haziq merasa hatinya seperti diperah. Dia menggenggam erat tangan wanita itu, matanya merah. Puan Sri, jangan tinggalkan saya, Puan Sri belum sihat lagi. Dia perlahan membuka mata, suaranya lemah. Haziq, jangan salahkan diri, di dunia ini ada beberapa perkara yang kita tidak dapat pertahankan, jadi belajarlah untuk melepaskan. Air matanya jatuh, dia tahu wanita itu bercakap tentang kisah mereka, tentang semua yang telah berlaku. Berita Puan Sri Aminah dimasukkan ke hospital cepat sampai ke pengetahuan Datin Sofia. Dia segera datang, tangan memegang bakul buah, suaranya penuh perhatian. Kakak, kenapa tak beritahu saya awal-awal? Kakak terlalu lemah. Puan Sri Aminah hanya memandang sekilas, tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi saya tak apa-apa, ada Haziq jaga sudah cukup. Suaranya walaupun lemah tetapi pandangannya masih penuh amaran. Datin Sofia faham kakaknya masih belum mahu mengalah. 3 hari kemudian, apabila doktor meminta Puan Sri Aminah tinggal lama di hospital, dia terpaksa akur. Haziq hampir tidak berganjak dari bilik pesakit. Dia menggantikan wanita itu makan, menyuap bubur, membancuh air. Imej pemuda pedalaman itu membongkok menjaga seorang wanita tua membuatkan jururawat di hospital tersentuh. Tetapi pada masa yang sama, Datin Sofia mula muncul lebih kerap. Petang itu ketika Haziq berlari keluar membeli ubat, Datin Sofia duduk di sisi katil kakaknya. Dia perlahan membelai rambut kakaknya, suaranya lembut seperti embun. Kakak, rehatlah, hal di rumah biar saya uruskan. Kakak tak perlu, tapi Haziq perlukan orang di sisinya. Dia masih muda, dia kesepian. Kakak baring di sini, siapa yang jaga? Puan Sri Aminah berpaling memandang adiknya, matanya yang lemah masih memancarkan ketegasan. Sofia, jangan lakukan sesuatu yang akan membuat saya kecewa. Datin Sofia tersenyum ringan, senyuman yang bercampur simpati dan kemenangan. Saya cuma lakukan apa yang kakak tak berani buat. Sejak hari itu, Datin Sofia menggunakan alasan menggantikan kakaknya menjaga rumah, sering datang ke banglo. Dia membawa makanan, menggunakan nama perhatian kepada Haziq, kemudian secara beransur-ansur mengambil alih ruang yang pernah menjadi milik kakaknya. Haziq tidak tahu bagaimana hendak menguruskan keadaan itu. Dia menghargai Puan Sri Aminah, berterima kasih kepada Datin Sofia, tetapi semakin lama semakin takut. Setiap kali Datin Sofia memandangnya, pandangan itu seperti ada api penuh gairah dan berbahaya. Pada suatu malam, Datin Sofia membawa makanan untuknya, suaranya lembut seperti baldu. Awak penat ke sepanjang hari menjaga kakak? Saya tentu lapar sangat. Ya, saya okey, awak baik sungguh. Kalau awak di sisi saya, awak takkan susah begini. Haziq terdiam, tidak berani memandang. Datin, saya mohon Datin jangan cakap begitu, saya cuma anggap Datin sebagai orang tua. Dia meletakkan tangan di bahu Haziq, suaranya tersekat. Saya tahu, tapi saya tak dengar kata lagi dah, Haziq. Tepat pada saat itu, telefon di dalam poketnya berbunyi. Doktor menelefon. Puan Sri Aminah baru saja diserang sesak nafas, encik masuk sekarang. Dia terkejut, segera menolak tangan Datin Sofia, berlari secepat kilat ke bilik pesakit. Puan Sri Aminah terbaring di sana, wajahnya pucat, matanya terpejam. Dia memegang tangan wanita itu menggigil. Puan Sri, saya di sini, saya takkan pergi mana-mana. Dia membuka mata memandang Haziq lama, kemudian berkata perlahan, Haziq, jangan salahkan diri. Orang menolong ibu awak itu baik, tapi awak kena ingat hidup mesti tanpa rasa malu. Kata Puan Sri Aminah lalu menggenggam erat tangannya, nafasnya semakin lemah. Sepanjang malam itu Haziq duduk di sisi katil, tidak berani berganjak. Dia melihat lebih jelas dari sebelumnya. Kasih sayang Puan Sri Aminah bukan posesif tetapi pengorbanan. Manakala perasaan Datin Sofia pula berbeza. Ia adalah penaklukan yang menyamar sebagai cinta. Awal pagi apabila cahaya matahari pertama menembus tingkap hospital, Puan Sri Aminah tertidur. Haziq duduk di sana penat tetapi hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, hanya tahu dia berada di antara dua wanita, dua dunia dan peperangan yang tidak dapat dimenangi. Manakala di luar sana, di dalam kereta hitam yang diletakkan di hadapan pintu gerbang hospital, Datin Sofia duduk senyap, matanya dalam. Dia berbisik pada dirinya sendiri, kakak-kakak dah lemah, saya takkan berhenti. Haziq akan jadi milik saya. Selepas 2 minggu rawatan, Puan Sri Aminah dibenarkan keluar hospital.
Dia semakin kurus, matanya jelas kelihatan lebam-lebam keletihan. Hari Haziq memandu wanita itu pulang Kuala Lumpur. Hujan renyai-renyai, titisan hujan jatuh di cermin kereta yang kabur dan berair seolah-olah hati orang yang terlibat. Dia duduk diam memandang pemandangan yang berlalu di belakang, berkata perlahan, Haziq, saya sangat takut nak balik rumah terlalu besar dan terlalu kosong. Suaranya lembut sedih seperti angin lalu. Haziq menggigit bibir, tangannya menggenggam erat steering. Puan Sri, jangan cakap begitu, ada saya di sini. Ya, tapi awak bukan milik saya. Kata-kata itu jatuh perlahan seperti nafas tetapi membuatkan hati Haziq berat. Setibanya di rumah, Puan Sri Aminah berjalan perlahan, setiap langkah seolah-olah menarik kesunyian. Suasana di dalam banglo berbeza sama sekali dari sebelumnya. Bunga-bunga di taman telah layu, di sudut ruang tamu ada botol minyak wangi asing. Selendang sutera yang tergantung di kerusi juga bukan miliknya. Hanya dengan pandangan sekilas dia tahu Datin Sofia telah sering berada di sini semasa dia di hospital. Petang itu Datin Sofia datang masih dengan penampilan mewah dan yakin dia masuk seolah-olah dia adalah pemilik rumah. Kakak dah sihat ke? Saya dah cakap kena rehat, jangan fikir banyak. Puan Sri Aminah mendongak tersenyum pahit. Terima kasih. Kerana awaklah saya masih hidup hingga hari ini. Kata-kata itu kedengaran seperti berterima kasih, tetapi di matanya terkandung segala kesakitan dan penderitaan. Datin Sofia berpura-pura tidak faham, duduk di kerusi menuang teh lalu berpaling memanggil Haziq datang minum teh dengan Datin. Haziq teragak-agak tetapi tidak dapat menolak. Dia duduk di kerusi berhadapan, tangan memegang cawan teh tetapi hatinya kusut masai. Datin Sofia memandangnya tersenyum ringan. Beberapa hari ini awak jaga kakak saya penat sangat, saya berterima kasih. Kalau awak penat, rehatlah beberapa hari, datang ke tempat saya pun boleh. Saya perlukan pembantu yang boleh dipercayai. Haziq menunduk. Ya, saya dah biasa di sini. Biasa dengan siapa? Dengan kakak saya. Suaranya ditekankan membuatkan suasana terhenti. Puan Sri Aminah meletakkan cawan teh di atas meja, suaranya menjadi berat. Sofia, awak jangan cakap lagi, dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah saya. Kakak jangan salahkan diri. Di dunia ini siapa yang kuat dia menang. Perasaan pun begitu. Bagi awak cinta itu kemenangan. Betul, saya tidak cukup sabar untuk melihat orang yang saya inginkan berada di tangan orang lain. Kedua-dua adik-beradik itu berpandangan, pandangan yang syarat dengan penderitaan, pandangan yang penuh cabaran. Di antara mereka Haziq hanya tahu menundukkan kepala, hatinya menggigil. Dia merasa dirinya tidak ubah seperti seorang pesalah kerana kewujudannya telah menyebabkan dua wanita yang pernah akrab seumur hidup terpaksa berhadapan. Malam itu makan malam berlangsung dalam kesunyian. Puan Sri Aminah makan sedikit, tangannya menggigil ketika mengambil sayur. Datin Sofia pula tenang sesekali, berpaling bertanya soalan mesra kepada Haziq. Haziq, awak rindu ibu tak? Semalam saya telefon tanya, dia cakap dah banyak baik. Puan Sri Aminah mendongak, matanya sekilas memancarkan kesedihan. Jelas setiap perkataan adiknya sengaja diucapkan untuk menyakitinya. Malam menjelang, Puan Sri Aminah tidak dapat tidur. Dia pergi ke balkoni memandang bukit kenangan yang tenang di bawah lampu kuning. Di dalam hatinya adalah badai yang tidak dapat reda. Pada usia ini dia sepatutnya hidup aman, tetapi hatinya membuatkannya lemah seperti seorang gadis remaja. Dia tahu dia sedang kalah. Kalah bukan kerana cinta tetapi kerana kekuatan muda, kekuatan kesihatan, kekuatan untuk menerima apa yang orang lain berani lakukan. Manakala dia tidak. Di dalam rumah, Haziq sedang mencuci gelas di dapur apabila Datin Sofia masuk. Dia berdiri di belakang Haziq berkata perlahan, awak tahu tak kakak saya dah lemah, awak jangan buat dia penat lagi. Haziq diam. Dia melangkah setapak lagi, suaranya perlahan seperti berbisik. Saya tak nak berebut, saya cuma nak mencintai cara saya. Awak jangan tolak lagi Haziq. Haziq berpaling, wajahnya pucat. Datin, jangan buat begitu, saya tak layak. Dia tersenyum tetapi air matanya jatuh. Saya tahu. Tapi saya dah tua, saya tak ada masa lagi nak tunggu sesiapa. Malam itu Haziq keluar ke halaman, duduk diam di sisi kereta lama. Di tangannya adalah surat yang dihantar ibunya. Haziq, ada orang baik sudah tolong ibu anak, jangan risau, cuma berharap anak hidup dengan baik, jaga hati bersih. Tulisan tangan ibunya yang cakar ayam membuatkan matanya pedih. Dia faham orang baik yang disebut ibunya itu adalah Datin Sofia, tetapi hatinya tidak merasa tenang sedikit pun. Di bilik, Puan Sri Aminah berdiri diam memandang ke halaman melihat bayangan Haziq duduk seorang diri di malam hari. Dia berkata perlahan, suaranya bergetar seperti angin lalu.
Haziq bin Musa, jika awak pergi saya takkan menyalahkan, cuma saya minta awak jangan biarkan hati awak kotor di tempat ini. Dan kemudian air mata wanita yang pernah memegang segalanya di tangannya jatuh-jatuh untuk cinta yang dia sendiri tahu salah tetapi tidak dapat menghalang hati. Di luar pintu gerbang banglo kereta Datin Sofia dihidupkan di cermin pandang belakang matanya bersinar dengan ketegasan. Kakak-kakak dah lemah sangat. Mulai sekarang biar saya jaga Haziq. Babak baru bermula di mana kasih sayang bertukar menjadi ujian dan ujian secara beransur-ansur menjadi tragedi. Kuala Lumpur petang itu hujan, bukan pada musimnya hujan jatuh berterusan di atas bumbung banglo mengetuk bunyi yang berat seperti degupan jantung yang tidak teratur orang-orang yang terperangkap dalam jaring cinta budi. Kehormatan. Sejak keluar hospital Puan Sri Aminah hampir tidak lagi keluar. Setiap hari dia hanya berlega-lega di dalam rumah membaca Al-Quran, menyiram pokok dan cuba kelihatan tenang. Tetapi sesiapa yang tinggal di rumah itu tahu dia tidak lagi seperti dahulu. Senyuman lembut yang dulu telah hilang digantikan dengan pandangan mata yang dalam penuh ketakutan takut kehilangan orang yang dia cintai lebih daripada kewarasannya. Haziq bin Musa masih menjaganya secara teratur tetapi dia bukan lagi pemuda naif yang baru tiba. Sejak ibunya diselamatkan, rasa syukur kepada Datin Sofia menjadi beban. Dia mengelak pandangan Puan Sri Aminah kurang bercakap atau lebih sering keluar. Puan Sri Aminah faham ada sesuatu yang sedang berubah diam-diam dan menakutkan. Petang itu Puan Sri Aminah meminta Haziq pergi ke pasar raya membeli sedikit barang tetapi apabila dia menelefon Haziq tidak menjawab. Ada firasat aneh, dia menyuruh pembantu rumah keluar mencari. Pembantu itu kembali dengan panik. Puan Sri, saya nampak Haziq hantar Datin Sofia pergi ke arah Bukit Kenangan. Kedua-duanya masuk ke restoran bunga teratai. Mendengar itu tangan Puan Sri Aminah menggigil, gelas air di atas meja tergelincir dari tangannya jatuh ke lantai. Baiklah, saya faham. Dia berkata perlahan, suaranya seperti hilang. Malam itu Kuala Lumpur masih hujan, ketika Haziq pulang bajunya masih basah kuyup. Puan Sri Aminah sedang menunggu di ruang tamu, lampu kuning memancar ke wajahnya lembut penat dan penuh kekecewaan. Awak pergi mana dari petang tadi? Ya, Datin Sofia minta hantar pergi makan. Dia cakap dia sedih nak bercerita. Dia sedih. Atau dia gembira kerana sudah ada awak? Suaranya dingin tetapi tidak meninggi. Soalan itu membuatkan Haziq terpaku. Puan Sri Aminah memandangnya lama, matanya yang dalam memancarkan kesakitan yang menyesakkan. Haziq, saya tak salahkan awak. Tapi kenapa awak tak cakap jujur? Saya tahu dia sayang awak, dan saya tahu awak secara beransur-ansur menjauhi saya. Dia menunduk, suaranya tersekat. Saya tak bermaksud begitu. Saya cuma tak tahu nak buat apa. Puan Sri Aminah tersenyum, tetapi senyuman itu bergenangan air mata. Awak tak perlu buat apa-apa, cuma jaga hati awak bersih, kalau tidak saya cuma minta awak jangan biarkan saya melihatnya. Selesai berkata dia berdiri melangkah naik tangga perlahan-lahan. Tetapi apabila baru melalui koridor tingkat 2 dia mendengar suara dari ruang tamu di bawah suara Datin Sofia. Saya dah cakap, biarlah kakak saya fikir awak setia manakala saya nak awak berikan saya hati awak dengan ikhlas, walaupun hanya satu malam. Suara Datin Sofia lembut seperti sutera tetapi membuatkan orang yang mendengar seram sejuk. Puan Sri Aminah berpaling, jantungnya seperti berhenti berdegup. Dia bersembunyi di sebalik dinding memandang ke bawah melalui pagar. Di bawah lampu kuning dia melihat Datin Sofia mendekati Haziq, meletakkan tangan di dada Haziq. Haziq terkejut mengundur tetapi Datin Sofia menarik tangannya, suaranya bergetar. Haziq, saya tak nak berpura-pura lagi. Saya cintakan awak, saya dah habiskan seumur hidup menjaga maruah, sekarang cuma nak hidup jujur sekali saja. Dia menggelengkan kepala, berkata dalam nada sebab. Datin, jangan buat begitu, saya tak layak. Siapa cakap layak atau tidak? Saya perlukan awak begitu saja. Datin Sofia berkata lalu memeluknya erat. Pada saat itu Puan Sri Aminah di tingkat atas hampir tidak dapat bernafas. Dia mengangkat tangan menutup mulut, air mata mengalir tanpa henti. Pemandangan di hadapan matanya seperti mengoyak hatinya. Wanita yang dulunya kuat, dulunya lembut, kini menggigil seperti daun terakhir di musim gugur di bawah dahan. Haziq cuba melepaskan tangan Datin Sofia, suaranya putus asa. Datin, jangan buat begitu, saya mohon Datin. Tetapi Datin Sofia masih memeluk lebih erat, air mata mengalir. Jangan panggil saya Datin lagi, panggil saya Sofia sekali saja.
Seluruh rumah tenggelam dalam kesunyian. Bunyi hujan di luar semakin lebat bercampur dengan bunyi esak tangis dua wanita, seorang di tingkat atas, seorang di tingkat bawah. Malam itu Puan Sri Aminah tidak tidur. Dia duduk di biliknya, tangan menggenggam tasbih berbisik. Ya Allah, tolonglah saya lupakan dia, walaupun hanya satu malam, tetapi dia tahu dia tidak akan pernah melupakan imej itu. Detik lelaki yang dia sayangi dipeluk oleh adiknya akan kekal menjadi luka yang tidak akan sembuh. Manakala Haziq bin Musa apabila keluar dari rumah Datin Sofia malam itu, hatinya kusut masai. Dia tidak lagi tahu apa yang betul, apa yang salah. Semua budi kasih sayang hutang budi seolah-olah membelenggunya semakin ketat semakin ketat. Di belakang di bilik gelap, Puan Sri Aminah diam-diam memandang keluar melalui tingkap matanya basah. Dia faham semuanya telah berubah dan sejak malam ini hati wanita berusia 65 tahun itu telah hancur sepenuhnya. Keesokan paginya banglo Puan Sri Aminah tenggelam dalam kesunyian luar biasa. Pembantu rumah menyangka dia masih tidur, tetapi sehingga matahari sudah terbit pintu bilik masih tertutup rapat, dipanggil berkali-kali tiada jawapan. Haziq bin Musa dari bilik pemandu keluar baru hendak mengucapkan selamat pagi apabila dia melihat semua orang berkumpul di luar pintu bilik wanita itu. Dia berlari mendekat, mengetuk pintu lalu menolak perlahan. Pintu terbuka, bilik kosong, katil kemas selimut dilipat rapi. Di atas meja hanya ada sepucuk surat dan tasbih lama Puan Sri Aminah di atas kertas nipis, tulisan tangannya bergetar. Haziq, saya pergi ya, jangan cari saya, jangan menyesal. Di dunia ini, ada beberapa perkara yang semakin kita pegang semakin sakit. Terima kasih kerana telah datang membuat sisa hidup saya ada sedikit cahaya. Awak adalah orang baik, jangan biarkan hati orang mengubah awak. Manakala Sofia, saya maafkan, tapi saya harap awak akan faham. Menang dalam cinta tetapi kehilangan hati nurani, hanya seorang yang kalah selamat tinggal. Kertas itu menggigil di tangan Haziq bin Musa. Dia membaca berulang kali, suaranya tersekat-sekat pada setiap perkataan. Pembantu rumah menangis tersak-isak. Manakala Datin Sofia apabila mendengar berita itu, wajahnya pucat lesu, botol wain di tangannya jatuh pecah berkecai. Tak mungkin, kakak saya pergi mana? Dia menjerit berlari keluar, matanya panik. Petang itu seluruh Kuala Lumpur gempa. Orang ramai melihat seorang wanita tua memakai jubah coklat berjalan terus ke stesen bas lalu hilang di tengah keramaian. Tiada siapa tahu dia pergi ke mana, tiada siapa lagi melihat Puan Sri Aminah. Di banglo yang dingin, Haziq duduk senyap di hadapan meja yang diletakkan gambar Puan Sri Aminah. Dia tidak menangis tetapi air matanya tetap jatuh. Dia teringat setiap perkataan Puan Sri Aminah, setiap cawan teh yang dihidang, setiap pandangan lembut yang dia secara tidak sengaja telah menyakiti. Dia merasa dirinya sangat teruk. Wanita itu tidak sepatutnya menderita pergi dalam kesepian begitu. Datin Sofia duduk di sudut bilik, wajahnya cengkung. Dia memegang tasbih lama, memandangnya lama. Kakak, maafkan saya cuma nak disayangi, kenapa jadi begini? Tetapi tiada siapa yang menjawab lagi, hanya ada bunyi angin menderu, melalui tingkap menerbangkan kertas yang tertulis beberapa perkataan terakhir. Saya pergi mencari kedamaian. 3 hari kemudian akhbar-akhbar Kuala Lumpur mula menyiarkan berita. Jutawan hartanah hilang misteri disyaki berkaitan dengan kes cinta dengan pemuda. Imej Haziq bin Musa dan Puan Sri Aminah tersebar di seluruh media sosial. Ada yang mengejek, ada yang bersimpati, ada yang mencaci, komen-komen jahat muncul. Dah tua pun masih gilakan pemuda. Lelaki itu memang penunggang harta. Di dunia ini kalau duit banyak tapi kesepian pun tak bermakna. Haziq membaca setiap baris tulisan, hatinya sakit. Dia tidak marah pada sesiapa, cuma marah pada dirinya sendiri. Kerana kesunyiannya segala-galanya menjadi seperti ini. Dia mencari Datin Sofia, berkata dalam tangisan. Datin, Puan Sri mungkin salah faham tentang saya kena cari dia. Datin Sofia menolak, suaranya tajam. Cari apa lagi, kakak saya nak pergi, biarlah dia pergi. Awak ingat dia mati ke tidak? Dia cuma pandai berlakon. Datin, jangan cakap begitu. Jadi awak nak tinggalkan saya untuk ikut kakak saya ke? Soalan itu membuatkan Haziq terpaku. Dia memandang Datin Sofia, di matanya ada rasa takut. Wanita di hadapannya bukan lagi orang yang mewah dan angkuh tetapi seorang wanita yang gila kerana cinta, sanggup memijak segala-galanya demi perasaan. Dia berpaling diam, suaranya tersekat. Saya berhutang pada Datin, tapi saya kena pergi, saya kena cari Puan Sri Aminah. Datin Sofia tersenyum pahit, air mata jatuh tetapi bibirnya masih bergetar. Pergilah.
Nanti awak akan tahu di dunia ini orang yang masih tinggal adalah orang yang paling menyedihkan. Malam itu Haziq bin Musa menaiki kereta membawa surat Puan Sri Aminah pergi melawat negeri-negeri di utara, bertanya di setiap stesen bas, setiap masjid, setiap rumah penjagaan warga emas, tetapi tiada siapa yang melihat wanita itu. Setiap tempat dia datang hanya ada angin bertiup di telinga membawa bunyi azan yang sayup-sayup seolah-olah mengingatkan. Jangan cari lagi. Haziq ada orang yang dilahirkan untuk pergi dalam diam, manakala di Kuala Lumpur Datin Sofia menghadapi kesunyian yang lebih dahsyat daripada kesakitan kehilangan orang yang dicintai. Banglo besar kini hanya tinggal gema langkah kakinya sendiri. Dia duduk di hadapan cermin menyentuh wajahnya yang penuh kedutan, tersenyum sambil air mata mengalir. Kakak, akhirnya orang yang menang adakah saya? Di luar langit kembali hujan-hujan seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kali ini tiada siapa lagi yang berdiri memegang payung untuk sesiapa pun. Pada suatu pagi bulan Mac, kabus meliputi seluruh jalan menuju ke pedalaman Kuala Lipis Pahang. Sebuah bas lama berhenti di awal kampung Hulu Ceka tempat Haziq bin Musa pernah tinggal. Dia turun bahu memakai beg galas lama, tangan memegang surat yang lusuh kerana hujan dan air mata. Lebih 2 minggu sejak hari Puan Sri Aminah hilang, dia masih dihantui. Setiap malam memejam mata, imej wanita tua yang lemah berjalan dalam hujan kembali muncul seolah-olah wanita itu memanggilnya. Haziq pergi dari satu kampung ke kampung lain, bertanya di setiap surau kecil di tepi gunung. Di mana sahaja dia pergi, dia mendengar jawapan yang sama. Ada seorang wanita tua memakai jubah coklat bercakap dialek Kuala Lumpur, minta tinggal beberapa hari kemudian pergi lagi. Wanita itu cakap sedang mencari jalan ke pusat tahfiz Al-Hidayah di Gunung Ledang, tempat yang tenang tiada siapa tahu. Dia mengikut arah itu, hatinya dipenuhi harapan. Tetapi semakin jauh dia berjalan, semakin curam jalannya, semakin lebat kabusnya, semakin dia keletihan. Apabila sampai ke pusat tahfiz kecil yang terletak di tengah hutan buluh, dia hanya melihat seorang ustaz tua menyapu daun. "Ustaz, saya mencari seorang wanita bernama Aminah, sudah tua, mungkin dia pernah datang ke sini." Ustaz itu berhenti menyapu, memandangnya lalu menjawab perlahan, "Ada orang seperti itu. Dia datang ke sini lebih 10 hari, minta tinggal untuk membersihkan kawasan pusat, membaca Al-Quran setiap pagi. Tapi kemarin dia sudah pergi." Dia cakap, "Apabila bertemu semula dengan orang itu, saya takut saya tidak dapat menjaga kedamaian." Mendengar itu Haziq bin Musa terdiam. Dia memandang ke arah banjaran gunung jauh di mana awan putih terapung-apung lalu terduduk di anak tangga batu. Dia tidak menangis, hanya merasa kosong di dalam hati. Wanita itu benar-benar telah meninggalkan hidupnya. Seperti angin berlalu melalui hutan, meninggalkan bau harum yang samar dan rindu yang menyesakkan. Dia mengeluarkan tasbih Puan Sri Aminah dari beg galasnya, menggenggam erat di tangan. Setiap biji tasbih seolah-olah masih menyimpan kehangatan tangan kurus wanita itu. "Puan Sri, saya salah. Saya berhutang pada Puan Sri, kata maaf yang seumur hidup ini takkan dapat saya bayar." Dia berkata perlahan, suaranya hilang ditelan angin. Dia memutuskan untuk tinggal di pusat tahfiz beberapa hari. Setiap pagi, dia membantu membersihkan kawasan, membantu ustaz membawa air. Dalam bunyi azan yang bergema di lembah, Haziq secara beransur-ansur faham ada beberapa perasaan yang tidak perlu disimpan, hanya perlu diingati untuk hidup dengan lebih baik. Sebelum pergi, ustaz meletakkan tangan di bahunya. "Jangan cari lagi, dia sudah menemui kedamaiannya, manakala kedamaian awak terletak di dalam hati awak, bukan pada orang lain." Dia menunduk, air mata jatuh, tetapi di dalam hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Pada masa yang sama di Kuala Lumpur, Datin Sofia mula merasa harga ketamakan dan keegoan. Selepas kehilangan kakaknya, ahbar dan pelabur berpaling, tak ada banyak rakan kongsi membatalkan kontrak, kawan-kawan mengelak. Banglo mewah yang dulunya meriah kini hanya tinggal bunyi angin menderu melalui tingkap kaca. Pada waktu malam, dia duduk seorang diri di tengah bilik yang dingin memandang gambar-gambar lama. Dalam satu gambar, dia dan kakaknya berpegangan tangan tersenyum di hadapan Taman Rose. Pada masa itu mereka masih akrab, belum ada pemuda yang menyelit di antara mereka. Dia mengangkat tangan menyentuh perlahan wajah kakaknya di dalam gambar, bibirnya bergetar, "Kakak, saya salah, saya ingat cinta itu boleh disimpan, rupa-rupanya kehilangan segalanya. Kakak, pulanglah, saya takut sangat." Suaranya tersekat kemudian menangis seperti anak kecil, air mata bercampur dengan air mata yang mengalir di pipi yang telah berkedut di mama usia. Malam itu Datin Sofia bermimpi melihat kakaknya berdiri di tepi tasik memakai jubah coklat, wajahnya lembut, tersenyum, berkata, "Sofia, kakak dah maafkan awak, tapi jangan mencintai sesiapa dengan keegoan lagi.
Dia tersentak bangun, jantungnya berdebar kencang, air mata mengalir. Dia berlari ke balkoni memandang ke arah Bukit Kenangan, tempat di mana dia dan kakaknya sering minum teh sambil melihat matahari terbenam. Langit kembali hujan. Kali ini dia berdiri dalam hujan tanpa payung, tanpa menangis, hanya diam-diam memandang ke langit. Kakak, kalau ada kehidupan selepas ini, biarlah saya jadi adik kakak sekali lagi untuk menyayangi kakak sepenuhnya. Manakala Haziq bin Musa selepas beberapa hari tinggal di pusat tahfiz, dia memutuskan untuk kembali ke Kuala Lumpur, tetapi bukan untuk bertemu sesiapa pun tetapi untuk memulakan hidup baru. Dia bekerja sebagai buruh di sebuah bengkel kayu kecil, menghantar wang ke kampung untuk ibunya. Hidup senyap, tidak berani mencintai sesiapa lagi. Setiap malam dia masih memegang tasbih, berbisik perlahan, Puan Sri Aminah, jika Puan Sri masih ada di dunia ini, saya mohon Puan Sri tahu saya masih menjaga pesanan Puan Sri akan hidup dengan baik walaupun tiada sesiapa di sisi. Kuala Lumpur memasuki musim panas, bunga melo belum sempat mekar, tetapi di hati orang luka cinta masih berbau pedih. Dan di suatu tempat, mungkin pusat tahfiz di gunung jauh atau sebuah kampung kecil di tepi sungai, seorang wanita memakai jubah coklat masih diam-diam membaca Al-Quran setiap pagi. Matanya lembut, tenang, seolah-olah telah membuang segala kesengsaraan dunia. Mungkin Puan Sri Aminah benar-benar telah menemui tempatnya. Awal musim panas, matahari memancar kuning di seluruh lereng gunung di utara. Jalan menuju ke pusat tahfiz Al-Hidayah berliku-liku kabus, meliputi seperti asap. Sebuah kereta peribadi berwarna perak perlahan-lahan berhenti di kaki bukit. Pintu kereta terbuka. Datin Sofia turun memakai baju kurung biru muda yang sederhana, tanpa mekap, tanpa perhiasan, berbeza sama sekali dengan imej wanita berkuasa pada zaman dahulu. Sepanjang beberapa bulan ini dia hidup dalam dihantui, setiap malam bermimpi melihat kakaknya berdiri di tengah hutan buluh, tersenyum lembut lalu berpaling pergi. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi mencari, bukan untuk menahan tetapi untuk memohon keampunan. Penduduk di sekitar kawasan itu menunjukkan arah Datin dari Kuala Lumpur ke ada wanita itu dah beberapa bulan di pusat tahfiz ini buat kerja amal, bersihkan kawasan tanam sayur. Jantung Datin Sofia berdebar kencang. Dia melangkah perlahan menaiki setiap anak tangga batu yang berlumut. Dari jauh dia melihat bayangan yang dikenali, tubuh kurus, baju kurung coklat, longgar tangan memegang penyapu menyapu daun di kawasan pusat tahfiz. Rambutnya beruban, wajahnya lebam terbakar matahari tetapi tenang luar biasa. Dia berdiri diam, bibirnya bergetar, memanggil perlahan Kak Aminah. Wanita itu berhenti, berpaling, matanya lembut jernih seperti air. Seketika kedua adik-beradik itu berpandangan, seluruh ruang seperti membeku, tiada siapa yang berkata apa-apa, hanya ada bunyi kicauan burung bergema di atas gerbang buluh dan angin lembut mengayunkan hujung baju kurung coklat. Datin Sofia berjalan mendekat, air matanya menitis. Kakak saya, salah, saya datang ke sini untuk memohon maaf. Puan Sri Aminah memandang adiknya, senyuman lembut terukir di bibir. Sofia, awak dah kurus banyak sangat. Hanya satu ayat itu seolah-olah menghapuskan segala dendam. Datin Sofia menangis teresa-esak, melutut, suaranya hilang. Saya tak layak kakak, maafkan. Saya dah buat kakak susah, memalukan kakak, membuat kakak meninggalkan segalanya. Puan Sri Aminah perlahan-lahan membongkok membantu adiknya bangun, tangannya menggigil. Sudahlah, bangun kakak, tak salahkan lagi. Kakak juga salah kerana membiarkan hati kakak lemah. Kalau tak ada awak, mungkin kakak masih belum cukup berani meninggalkan tempat itu untuk mencari kedamaian. Kedua-dua wanita tua itu berpelukan di tengah kawasan pusat tahfiz, air mata bercampur dengan bunyi azan yang bergema jauh. Kedua-duanya menggigil bukan kerana sejuk tetapi kerana kelegaan. Selepas bertahun-tahun berdendam, pada detik itu mereka hanya tinggal dua adik-beradik kandung yang pernah berpegangan tangan mengharungi zaman kanak-kanak yang miskin. Apabila bunyi azan reda, Puan Sri Aminah membawa adiknya ke dapur pusat tahfiz. Dia menuang teh, suaranya tenang seperti bercerita kisah lama. Awak tahu tak? Di sini pagi mendengar pengajian agama, petang berkebun, malam melihat bulan, tiada lagi kemasyhuran, tiada lagi wang, hanya tinggal nafas dan bunyi angin. Tapi saya rasa sudah cukup. Datin Sofia memandang sekeliling, matanya merah. Saya pernah fikir kakak pergi itu lemah, tapi sekarang baru faham yang paling kuat adalah berani melepaskan. Ia melepaskan bukan kerana tidak sayang lagi tetapi kerana tidak mahu cinta itu menyakiti sesiapa lagi. Puan Sri Aminah tersenyum lembut. Haziq, sekarang bagaimana? Datin Sofia menjawab perlahan. Dia balik kampung sekejap kemudian kembali ke Kuala Lumpur bekerja. Saya dengar dia hidup sangat senyap. Baguslah, saya cuma berharap dia tenang. Petang menjelang, angin gunung bertiup melalui hutan buluh.
Kedua-dua wanita itu duduk di beranda pusat tahfiz diam-diam melihat awan berlalu. Datin Sofia teragak-agak. "Kakak, boleh saya tinggal di sini beberapa hari?" Puan Sri Aminah tersenyum. "Boleh. Di sini sesiapa yang datang adalah tetamu, sesiapa yang ingin tinggal adalah keluarga." Malam itu di bilik kecil Datin Sofia tidak dapat tidur. Bunyi serangga di luar hutan riuh rendah, angin lembut mengayunkan pintu. Dia berpaling melihat kakaknya sedang duduk membaca Al-Quran, wajahnya tenang. Dia tiba-tiba merasa hatinya ringan. Bertahun-tahun bersaing berebut, akhirnya hanya untuk kehilangan perkara yang paling berharga. Pertalian darah. Keesokan paginya kedua adik-beradik itu bangun awal membersihkan kawasan. Cahaya matahari pagi menembus melalui dahan buluh menerangi titisan embun yang berkilauan. Datin Sofia tersenyum bertanya perlahan, "Kakak pernah menyesal tak?" Puan Sri Aminah menggelengkan kepala perlahan. "Tidak, kerana setiap kesedihan adalah jalan untuk kita memahami apa itu kasih sayang." Buat pertama kali setelah beberapa bulan Datin Sofia merasa hatinya tenang. Dia bukan lagi wanita berambisi di Kuala Lumpur yang mewah, tetapi hanya seorang adik kecil mencari tangan kakaknya di tengah hutan gunung. Sebelum meninggalkan pusat tahfiz, Puan Sri Aminah menyerahkan tasbih lama kepadanya. "Bawalah balik, simpanlah ia seperti menyimpan sebahagian dari hati kakak. Jangan biarkan kasih sayang bertukar menjadi pemilikan lagi." Datin Sofia menggigil menerimanya, air mata jatuh membasahi setiap biji tasbih yang bulat berkilauan. "Saya janji akan hidup berbeza." Apabila Datin Sofia turun gunung, Puan Sri Aminah berdiri memandang. Angin meniup hujung baju kurung coklatnya perlahan. Di cahaya pagi dia kelihatan seperti sebahagian dari hutan gunung, tenang, lapang dan benar-benar bebas dari segala beban dunia. Pada suatu pagi awal, kabus meliputi jalan menuju ke gunung. Bunyi azan dari pusat tahfiz Al-Hidayah bergema di ruang yang kabur setiap kali merdu dan hangat tersebar di tengah hutan buluh. Haziq bin Musa melangkah perlahan di jalan batu. Dia tidak tahu mengapa dia kembali ke sini. Mungkin kerana mimpi malam tadi. Dalam mimpi, dia melihat Puan Sri Aminah memakai jubah coklat, tersenyum berkata, "Datanglah supaya hati tenang." Terjaga dia hanya membawa sejambak bunga hutan dan tasbih lama yang pernah disimpan Puan Sri Aminah. Apabila sampai di kawasan pusat tahfiz, dia berdiri diam. Di hadapannya adalah imej yang membuatkan jantungnya seperti berhenti berdegup. Puan Sri Aminah sedang duduk di beranda membersihkan kawasan manakala Datin Sofia berdiri di sisi memakai baju kurung biru muda, membantu mengumpul daun kering. Kedua-duanya bercakap perlahan, sesekali tertawa bersama. Pemandangan itu sederhana tetapi membuatkan hidungnya pedih. Dia melangkah beberapa langkah, berhenti memanggil perlahan, "Puan Sri Aminah." Kedua-dua wanita itu berpaling serentak. Puan Sri Aminah terkesima, matanya memancarkan sedikit kejutan kemudian menjadi lembut seolah-olah tiada masa lalu yang menyakitkan di antara mereka. "Haziq, awak dah sampai." Dia menunduk suaranya sebab, Puan Sri masih hidup. "Saya sangat gembira. Saya mencari Puan Sri berbulan-bulan." Puan Sri Aminah tersenyum lembut. "Saya cuma pergi mencari kedamaian saja, tiada sesiapa yang hilang, cuma berada di tempat lain." Datin Sofia berdiri di belakang diam. Melihat Haziq, hatinya terasa sakit, bukan kerana masih sayang tetapi kerana menyesal. Dia berkata perlahan, "Awak kurus sangat Haziq, di Kuala Lumpur mesti susah kan?" "Ya, saya masih okey. Saya cuma rasa kasihan pada kedua-dua Puan Sri." Suaranya bergetar, matanya bergenangan air mata seperti anak kecil. Tiga orang itu duduk di anak tangga batu di hadapan kawasan pusat tahfiz. Bunyi azan bergema, angin bertiup perlahan melalui hutan buluh membawa bau tanah dan bunga liar. Puan Sri Aminah menuang teh menolak cawan ke arahnya. "Awak jangan fikir banyak, cerita lama dah selesai. Orang muda seperti awak perlu teruskan hidup, tapi saya rasa bersalah kalau tak ada saya, kedua-dua Puan Sri takkan terluka." Dia tersenyum ringan, "Tidak Haziq, awak tidak bersalah. Kesalahan terletak pada hati manusia apabila membiarkan emosi memimpin kewarasan. Kalau nak salahkan, salahkan saya dan adik saya saja." Datin Sofia menunduk, matanya merah. "Kakak saya dah minta maaf pada kakak, tapi sekarang saya nak minta maaf pada dia pula. Haziq, saya salah, saya gunakan perasaan untuk merampas, untuk menang, tapi akhirnya kalah pada diri sendiri. Kalau boleh kembali, saya cuma nak melayan awak seperti seorang adik, seorang anak." Haziq bin Musa diam. Air matanya terus jatuh. Dia menunduk sangat rendah, suaranya tersekat. "Terima kasih kedua-dua Puan Sri. Kerana kedua-dua Puan Sri, saya baru faham kasih sayang bukan berebut, tetapi tahu membiarkan orang lain tenang."
Tiada siapa yang berkata apa-apa lagi, hanya ada bunyi azan yang bergema perlahan dan tenang. Seketika kemudian Puan Sri Aminah berdiri memandang dua orang yang masih ada matanya sarat dengan kasih sayang. Sudahlah, semua dah berlalu, hari ini bertemu sudah cukup. Mulai sekarang setiap orang hiduplah dengan baik, itu sudah membuat saya gembira. Lalu dia berpaling kepada Haziq, suaranya lembut tetapi tegas. Awak pulanglah, jangan biarkan hati awak terus terikat dengan masa lalu. Di dunia ini ada jodoh pertemuan, ada hutang budi, maka sayangi bila jodoh berakhir, lepaskanlah, barulah kasih sayang itu sempurna. Dia mengangguk menunduk memberi salam, tangannya basah. Sebelum turun gunung, Puan Sri Aminah memanggil kembali Haziq, simpanlah tasbih itu, bila hati tidak tenang sebutlah kalimah syahadah, saya percaya awak akan menemui jalan awak sendiri. Dia memandang kedua wanita itu berdiri bersama di bawah bayangan buluh hijau, seorang tenang, seorang pendiam, tetapi kedua-duanya memancarkan cahaya lembut yang jelas seolah-olah telah membersihkan segala kesengsaraan hidup mereka. Apabila berjalan pergi, dia berpaling melihat sekali terakhir. Imej itu terpahat dalam fikirannya. Dua wanita yang pernah kerana dia berdendam kini bersama menyapu daun di kawasan pusat tahfiz, senyuman lembut seperti angin. Dalam perjalanan pulang, dia merasa hatinya lebih jernih dari sebelumnya. Dia faham bahawa cinta bukan untuk memiliki dan memaafkan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk membebaskan diri sendiri. Petang itu awan bersurai, matahari memancar ke hutan buluh, bunyi azan bergema sekali lagi bercampur dengan bunyi angin seperti ucapan selamat tinggal yang lembut untuk masa lalu. Di kaki gunung, Haziq bin Musa perlahan menunduk berbisik. Terima kasih dua wanita yang telah mengajar saya apa itu sayang, apa itu melepaskan dan apa itu hidup. Sebulan kemudian Haziq bin Musa kembali ke Kuala Lumpur. Kota itu masih bising kenderaan sesak, orang ramai berasa asak, tetapi di dalam hatinya semuanya telah berbeza. Dia bukan lagi pemuda pedalaman yang naif, juga bukan lagi orang yang melarikan diri dari perasaan. Dia menyewa sebuah bilik sewa kecil di pinggir kota, mula bekerja di sebuah bengkel kayu. Tangannya kasar, bahunya letih, tetapi di dalam hatinya merasa tenang yang aneh. Setiap pagi dia membuka tingkap, menarik nafas dalam-dalam udara pagi, lalu perlahan menyebut kalimah istighfar seperti yang pernah dipesan Puan Sri Aminah. Sesekali dia menerima mesej dari Datin Sofia. Dia tidak lagi berkata-kata yang penuh perasaan tetapi lembut seperti seorang saudara. Awak sihat? Saya masih tinggal di pusat tahfiz beberapa minggu setiap tahun. Kakak saya sangat gembira, lebih sihat, boleh makan. Kakak pesan kalau ada kesempatan datanglah ke pusat tahfiz, selalu terbuka. Mesej-mesej pendek itu membuatkan hati Haziq hangat semula. Dia tersenyum meneruskan kerjanya. Walaupun kadang-kadang masih teringat imej wanita berjubah coklat berdiri di beranda pusat tahfiz tersenyum di bawah cahaya matahari pagi. Pada suatu pagi bulan Mac, Kuala Lumpur, hujan lebat. Ketika sedang menggergaji kayu di bengkel telefonnya, berbunyi suara seorang wanita bergetar. Pembantu rumah lama Puan Sri Aminah. Haziq, Puan Sri Aminah dah meninggal dunia. Gergaji jatuh ke lantai. Telinganya berdengung, hatinya sakit. Puan Sri cakap apa? Dia meninggal di pusat tahfiz Al-Hidayah. Sangat tenang. Ustaz cakap dia meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Datin Sofia juga ada di sana. Dia pesan nak jumpa awak kali terakhir. Petang itu dia menaiki bas terus. Jalan yang dikenali menuju ke gunung muncul kembali, cuma kali ini hatinya berat. Pusat tahfiz Al-Hidayah dalam suasana senja yang berkabus bau wangian dupa, semerbak bunyi azan yang bergema panjang. Di tengah halaman sebuah keranda kecil sederhana ditutupi kain coklat ringkas. Datin Sofia duduk di sisi, wajahnya cengkung, matanya cekung tetapi tenang luar biasa. Apabila melihat Haziq, dia hanya berkata perlahan, kakak dah pergi sangat tenang. Sebelum meninggal kakak masih memanggil nama awak. Haziq melutut, air mata mengalir. Dia tidak menangis, bersuara hanya meletakkan tangan di atas keranda menggigil, Puan Sri, saya dah balik. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih pada Puan Sri. Kenapa Puan Sri tak tunggu saya? Datin Sofia meletakkan tangan di bahunya. Suaranya sebak. Sebelum pergi kakak cakap pada saya jangan biarkan awak menyalahkan diri. Cakaplah pada awak saya dah tenang. Mendengar itu dia menundukkan kepala, air mata jatuh, membasahi tangannya yang kurus. Upacara pengebumian berlangsung keesokan paginya, tidak bising, tidak ada alatan muzik, hanya beberapa jemaah, Ustaz, Datin Sofia dan dia. Apabila tanah menimbus jasad, cahaya matahari memancar ke mata Haziq yang berkilauan dan sakit. Dia menadahkan tangan berkata perlahan, Puan Sri, kehidupan ini saya tidak dapat membalas budi. Jika ada kehidupan,
Selepas ini saya mohon untuk menjadi seorang anak lelaki supaya dapat menjaga Puan Sri seperti ibu. Selepas pengebumian, Datin Sofia membawanya ke tepi sungai di belakang pusat tahfiz. Angin bertiup perlahan, kelopak bunga gugur mengikut aliran air. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil kepadanya. Kakak tinggalkan ini untuk awak. Di dalamnya adalah tasbih lama yang pernah dibawa Haziq, kini telah disusun rapi oleh Puan Sri Aminah dan sekeping kertas yang dilipat kemas. Haziq, jika awak membaca baris ini mungkin kakak sudah tiada. Jangan sedih. Perasaan tidak ada betul salah, hanya ada kebaikan dan kejahatan di hati manusia. Saya tidak menyesal kerana menyayangi awak, saya menyesal kerana awak terpaksa menanggung dosa atas kesalahan yang tidak sepatutnya. Jika boleh hiduplah dengan baik, tolong orang dan anggaplah saya seperti seorang ibu yang telah meninggal dunia. Begitulah barulah saya benar-benar tenang. Haziq membaca sampai di situ matanya berkaca. Dia mendongak melihat langit cerah, awan beransur-ansur bersurai, cahaya kuning memancar melalui hutan buluh. Dia perlahan menadahkan tangan Puan Sri Aminah. Puan Sri akan sentiasa menjadi orang terbaik dalam hidup saya. Datin Sofia berdiri di sisi tidak berkata apa-apa. Air matanya jatuh mengalir di pipi, tetapi di dalamnya tidak lagi pahit, hanya ada rasa sedih dan ketenangan. Dia sudah pergi tetapi dia masih ada di sini di hati orang-orang yang tahu menyayangi. Petang itu Haziq bin Musa meninggalkan pusat tahfiz dengan langkah yang lebih ringan. Dia tahu Puan Sri Aminah tidak hilang, dia hanya bertukar tempat dari seorang manusia menjadi cahaya di hatinya. Dalam perjalanan pulang, dia melalui jalan bukit yang penuh buluh matahari, memancar bau pokok buluh yang baru dipotong samar-samar. Dia tersenyum mendongak melihat langit. Puan Sri, saya janji akan hidup seperti yang Puan Sri ajarkan. Jauh di sana bunyi azan dari pusat tahfiz Al-Hidayah kembali bergema panjang dan merdu seperti ucapan selamat tinggal yang lembut untuk sebuah kehidupan yang baru berakhir dengan keampunan. Selepas hari pengebumian Puan Sri Aminah, Haziq bin Musa tidak terus kembali ke Kuala Lumpur. Dia tinggal di pusat tahfiz Al-Hidayah selama seminggu lagi, membantu ustaz-ustaz menanam sayur, membersihkan kawasan dan membaca Al-Quran setiap pagi. Setiap kali bunyi azan bergema, dia merasa hatinya semakin ringan, seolah-olah ada seseorang yang tersenyum memandangnya dari jauh. Pada suatu pagi dia naik gunung mencari bunga hutan. Di puncak bukit, awan putih meliputi angin sejuk seperti membelai wajahnya. Dia memandang ke bawah lembah di mana cahaya matahari memancar kuning, tersenyum perlahan. Puan Sri Aminah, Puan Sri, nampak tak langit sangat indah? Saya akan hidup dengan baik, tidak akan mengecewakan Puan Sri lagi. Apabila kembali ke Kuala Lumpur, dia tidak bekerja di bengkel kayu lagi tetapi memutuskan untuk menyewa sebidang tanah kecil di pinggir kota. Dia mula menanam sayur-sayuran organik, menternak ayam, membina semula sebuah rumah kayu kecil dengan tangannya sendiri. Pada mulanya orang ramai ketawa. Apa ni, pemuda tinggalkan kota pergi berkebun? Tetapi dia hanya tersenyum lembut. Saya cuma nak hidup tenang seperti yang Puan Sri Aminah pernah cakap. Masa berlalu, kebun kecilnya secara beransur-ansur menjadi ladang kebajikan. Setiap musim menuai dia akan berkongsi sayur-sayuran, telur, beras kepada keluarga miskin di sekitar kawasan itu. Dia juga menerima beberapa anak yatim untuk diajar kemahiran menjaga makan dan pelajaran mereka. Orang ramai di kawasan itu memanggilnya Cikgu Haziq, lelaki pedalaman yang baik hati, bercakap perlahan-lahan, sentiasa memakai tasbih coklat di lehernya. Apabila ada yang bertanya tentang tasbih itu, dia hanya tersenyum. Ini adalah dari orang yang telah mengajar saya hidup dengan baik. Pada suatu hari Datin Sofia datang mencarinya. Dia kini sudah tua, rambutnya beruban putih, langkahnya perlahan tetapi matanya jernih. Awak pandai sungguh Haziq. Kalau Kak Aminah tahu mesti dia gembira. Dia menuang teh menjemput Datin Sofia duduk, suaranya hangat. Puan Sri Aminah semasa hayatnya hanya berharap semua orang tenang. Sekarang saya cuma buat apa yang dia ajarkan saja. Datin Sofia memandangnya, matanya bergenangan air mata. Dulu saya berebut, sekarang melihat awak begini baru saya faham. Rupa-rupanya menyayangi seseorang dengan ikhlas bukan untuk memiliki tetapi untuk membiarkan mereka hidup dengan betul. Dia tersenyum ringan. Datin pun dah banyak berubah. Ya, kakak saya membantu saya berubah walaupun dia dah tiada di sini lagi. Mereka duduk diam seketika. Bunyi kanak-kanak bermain di luar, bunyi ayam berkokok, bunyi angin bertiup melalui kebun sayur yang subur. Kehidupan sederhana tetapi tenang, berbeza sama sekali dengan tahun-tahun yang gemerlapan penuh air mata dahulu.
Sebelum pergi, Datin Sofia mengeluarkan sampul kecil dari begnya berkata, "Ini adalah sisa harta saya tidak simpan lagi. Awak gunakan untuk mengembangkan ladang, buatlah apa sahaja asalkan membantu orang." Haziq segera menggelengkan kepala, "Saya tak boleh terima." Datin Sofia tersenyum, "Anggaplah ini hadiah terakhir dari kakak saya kepada awak. Awak hidup dengan baik, kakak saya akan tenang." Dia diam, akhirnya menunduk menerima air mata jatuh. Dari wang itu, Haziq bin Musa mengembangkan ladang menubuhkan tabung bernama Nur Aminah, khusus membantu orang miskin dan kanak-kanak pedalaman. Dia tidak mempromosikan, tidak mencari nama, hanya diam-diam melakukan seperti cara Puan Sri Aminah pernah hidup. Setiap tahun pada hari kematian wanita itu, dia akan kembali ke pusat tahfiz Al-Hidayah membawa sejambak bunga hutan kecil dan menyalakan dupa. Pada suatu kali ustaz berkata, "Dia sekarang adalah sebahagian dari pusat tahfiz, dari awan dan angin di tempat ini, awak tak perlu menangis lagi." Dia tersenyum, air matanya masih mengalir. "Saya tidak menangis kerana sedih, saya menangis kerana sayang. Kerana saya faham ada orang yang telah pergi jauh tetapi cahaya yang mereka tinggalkan masih memandu saya untuk hidup." Petang itu dia berdiri di hadapan kawasan pusat tahfiz, angin bertiup perlahan, bunga buluh gugur satu persatu. Di lehernya tasbih bergetar perlahan memantulkan cahaya matahari seperti mutiara. Dia berkata perlahan, suaranya lembut dan hangat, "Puan Sri, saya masih ingat setiap orang yang saya bantu adalah ucapan terima kasih saya kepada Puan Sri." Jauh di sana bunyi azan dari pusat tahfiz kembali bergema panjang dalam angin. Bunyi azan seperti suara yang dikenali Puan Sri Aminah, lembut dan baik. "Bagus Haziq, awak dah hidup seperti yang kakak harap." Cahaya matahari petang memancar kuning di seluruh lembah. Seorang yang pernah dianggap penunggang harta pernah tersesat di antara dua cinta yang salah, kini menjadi penyebar kebaikan dalam hidup. Dan di suatu tempat di antara awan putih hutan buluh, mungkin Puan Sri Aminah sedang tersenyum, hatinya tenang seperti kabus yang hilang dalam cahaya matahari. Selepas 3 tahun membangunkan ladang dan tabung kebajikan, Haziq bin Musa menjadi dikenali di kawasan pinggir Kuala Lumpur. Orang ramai memanggilnya pemuda pedalaman yang melakukan kebaikan, tetapi sedikit yang tahu di hatinya sentiasa ada satu kerinduan. Kembali ke kampung halaman tempat ibunya masih tinggal di rumah kayu usang di tengah bukit berbatu. Pada suatu petang dia mengemas sedikit barang bersama beberapa orang dari kumpulan kebajikan bertolak. Di dalam kereta dia membawa papan kayu yang terukir tulisan tabung Nur Aminah, menyemai benih kebaikan di pergunungan. Jalan pulang ke Hulu Ceka berliku-liku diselubungi kabus tebal. Tetapi berbeza dengan perjalanan tahun-tahun yang lalu, kali ini dia tidak membawa rasa takut atau melarikan diri, tetapi membawa cinta dan rasa syukur. Apabila kereta berhenti di awal kampung, anak-anak kecil beramai-ramai bersorak, "Cikgu Haziq dah balik! Cikgu Haziq dah balik!" Ibunya, Makcik Fatimah binti Musa, keluar dari rumah kecil, matanya kusam kerana usia tua, tetapi masih mengenali anaknya. "Haziq, ini anak ibu ke?" Dia berlari memeluk ibunya, melutut air mata mengalir seperti hujan. "Ibu, saya dah balik, saya banyak salah. Saya buat ibu susah." Ibunya membelai kepala anaknya, suaranya bergetar. "Ibu tak perlukan anak kaya, cuma perlukan anak hidup dengan baik." Sekarang melihat anak balik, ibu dah tenang. Malam itu seluruh kampung riuh rendah seperti ada kenduri. Haziq mendirikan pentas kecil di tengah balai raya menjemput penduduk datang. Dia bercakap dalam bahasa Melayu pedalaman bercampur bahasa Malaysia perlahan-lahan dan ikhlas. "Dulu saya tinggalkan kampung ini dengan tangan kosong. Saya pernah tersesat, pernah membuat orang baik menderita. Ada seorang yang menyelamatkan saya, mengajar saya hidup jujur. Nama dia Aminah." Malam itu Datin Sofia sedang duduk di ruang makan melihat bayangan kakaknya di gambar lama. Dia menundukkan kepala. Dia tahu dia telah membuat kakaknya kecewa. Dia mengangkat tangan menyentuh gambar kakaknya, air matanya jatuh. "Kakak, saya dah buat kakak sedih, saya minta maaf." Di luar angin bertiup dingin membawa bau bunga melur yang samar-samar. Dia tahu sudah tiba masanya untuk dia mengikut jejak langkah kakaknya. 3 bulan kemudian projek selesai. Pada hari perasmian, kabus meliputi seluruh kampung. Haziq menyalakan dupa di hadapan papan nama kelas Nur Aminah, berkata perlahan, Puan Sri, nampak tak sekarang anak-anak dapat belajar, dapat ketawa, dapat minum air bersih. Impian Puan Sri kini telah menjadi kenyataan." Anak-anak Melayu riuh rendah membaca abjad. Gelak tawa mereka bergema di seluruh gunung bercampur dengan bunyi azan yang sayup-sayup. Haziq mendongak melihat langit di awan putih. Dia seolah-olah melihat bayangan Puan Sri Aminah sedang tersenyum lembut, matanya masih hangat seperti dahulu.
Petang menjelang ibunya duduk di beranda berkata perlahan, anak ibu hidup begitu sudah baik, orang yang menolong anak ibu tentu di syurga pun gembira. Ibu tak takut mati lagi kerana tahu anak ibu dah menemui jalan. Dia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya berkata, perlahan, saya cuma nak jadi orang baik, ibu. Orang cakap hidup jujur walaupun miskin pun tenang. Malam itu angin gunung bertiup melalui bumbung rumah kayu. Cahaya api unggun menyinari wajah Haziq bin Musa di mana tiada lagi kesan pemuda yang tersesat dahulu, hanya tinggal lelaki dewasa yang tenang dengan senyuman lembut seperti tanah. Sebelum tidur, dia mengeluarkan tasbih, meletakkannya di atas meja kecil di sisi tingkap, menyalakan dupa, berdoa perlahan. Puan Sri Aminah, saya dah bawa nama Puan Sri balik kampung. Semua orang tahu tentang Puan Sri, sayang Puan Sri rindu, Puan Sri tak kesepian lagi. Puan Sri Aminah, di luar sana awan putih melintasi banjaran gunung, bulan sabit tergantung di langit cerah lembut seperti pandangan mata orang yang telah meninggal dunia. Di tempat itu, di tengah hutan gunung yang tenang, kasih sayang seorang wanita kota dan rasa syukur seorang pemuda miskin pedalaman telah bertemu, bertukar menjadi benih kebaikan berakar di tanah dan menyebar harum selamanya. Disember, hutan gunung Kuala Lipis mula menjadi dingin. Awan putih berarak di sekitar lereng batu, setiap tiupan angin membawa kabus menusuk ke kulit. Sebuah kereta peribadi berhenti di awal kampung Hulu Ceka. Pintu terbuka, Datin Sofia turun memakai jaket labuh berwarna coklat, tangan memegang sejambak bunga putih. Dia berdiri diam seketika memandang sekeliling, matanya basah tetapi memancarkan ketenangan langka bagi orang yang pernah melalui seumur hidup penuh badai. Dia berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan tanah merah menuju ke kampung. Penduduk kampung semua tahu tentang Cikgu Haziq, orang yang menubuhkan tabung Nur Aminah. Jadi apabila melihat wanita asing bertanya jalan, mereka segera menunjukkan arah. Teruskan saja jalan ini sampai habis curam itu, nanti nampak rumah kayu. Bumbung hijau, di situlah dia. Cikgu Haziq ada di sana. Petang itu asap dapur berkepul-kepul, bau jagung bakar tersebar di udara. Apabila dia sampai, Haziq bin Musa sedang mengajar anak-anak mengeja abjad. Melihat Datin Sofia, dia terkesima terkejut lalu segera melangkah keluar. Datin Sofia, kenapa Datin datang jauh-jauh sampai ke sini? Dia tersenyum lembut. Saya dah tua, tak ada apa lagi yang perlu saya sembunyikan. Saya cuma nak sekali melihat tempat kakak saya dikenang. Haziq membantu Datin Sofia duduk di kerusi kayu menuangkan secawan teh panas. Kedua-duanya diam hanya mendengar bunyi anak-anak membaca di halaman. A, B, C, Puan Sri Aminah. Mendengar itu, Datin Sofia sedikit bergenangan air mata, suaranya bergetar. Saya tak sangka nama kakak saya akan disebut di tengah suara anak-anak di tengah hutan gunung begini. Dia sudah pergi, tapi rupanya masih hidup dalam setiap nafas di sini. Haziq mengangguk perlahan. Puan Sri Aminah mengajar saya apa itu kasih sayang. Saya berhutang budi padanya seumur hidup. Semua yang saya lakukan adalah untuk membalas budi itu. Datin Sofia memandang Haziq, matanya sarat dengan rasa menyesal dan bangga. Dulu saya ego ingat cinta itu memiliki, sekarang melihat awak begini saya faham menyayangi seseorang adalah membiarkan orang itu tenang. Kakak saya tentu tersenyum di sana. Petang itu seluruh kampung menyalakan obor naik bukit membuat majlis memperingati Puan Sri Aminah. Di tengah angin gunung, Datin Sofia dan Haziq bersama menyalakan dupa, meletakkan sejambak bunga putih di bawah patung Buddha kecil yang diukir sendiri oleh Haziq. Di bawahnya terukir tulisan penyemai cahaya di kegelapan, hidupku. Datin Sofia menadahkan tangan berbisik perlahan, kakak saya datang terlambat tapi saya datang dengan sepenuh hati. Kakak berehatlah dengan tenang. Kakak bukan saja adik saya lagi tapi juga ibu kepada ramai orang. Angin bertiup lebih kencang, asap dupa berlingkar naik, kepulan asap terbang tinggi lalu beransur-ansur hilang ke langit yang bertaburan bintang. Haziq bin Musa menunduk sangat rendah. Datin Sofia, Datin jangan salahkan diri lagi. Puan Sri Aminah dah maafkan Datin sejak lama dulu. Dia pernah cakap pada saya manusia hanya benar-benar hidup apabila tahu melepaskan dendam. Datin Sofia memandang Haziq mengangguk, air mata mengalir. Awak cakap betul. Saya dah habiskan hampir seluruh hidup baru faham. Ketenangan bukan melupakan tapi tahu tersenyum bila teringat. Kedua-dua mereka duduk bersama sangat lama di puncak bukit. Jauh di sana kampung sudah tenggelam dalam kabus tipis. Anak-anak riuh rendah bermain di cahaya api gelap, tawa mereka bergema di lembah. Datin Sofia berkata perlahan, Haziq, awak pernah fikir tak nak kahwin? Dia tersenyum lembut, saya pernah fikir tapi kemudian tidak jadi.
Puan Sri Aminah pernah cakap tidak semua orang perlukan pasangan hidup, kadang-kadang hanya perlu hidup dengan baik saja sudah cukup. Datin Sofia mengangguk tersenyum, ayat itu memang kakak saya. Malam itu langit cerah, bulan terang benderang. Datin Sofia bermalam di rumah kayu kecil Haziq. Dia berbaring mendengar bunyi angin melalui bumbung atap, mendengar jantungnya berdegup perlahan, tenang seumur hidup berjuang. Hingga sekarang dia baru faham apa itu ketenangan sejati. Keesokan paginya apabila matahari baru terbit, dia bersedia untuk meninggalkan kampung. Haziq menghantarnya sampai ke awal cerun. Kedua-dua mereka berdiri berpandangan dalam kabus. Datin Sofia memegang tangannya berkata perlahan, awak jangan panggil saya Datin lagi, panggil saya Sofia seperti kakak pernah panggil. Kerana mulai hari ini saya bukan lagi orang dari masa lalu, tetapi orang yang akan bersama Kak Aminah terus membantu hidup. Haziq tersentuh menunduk. Ya Sofia. Dia berpaling pergi, tubuh kecilnya hilang di tengah awan putih. Haziq bin Musa berdiri sangat lama memandang mengikutinya sehingga hanya tinggal bayangan kabus dan bunyi azan dari pusat tahfiz Al-Hidayah bergema dari jauh, merdu dan hangat seperti suara hati dua wanita yang pernah melalui segala kesalahan untuk kembali kepada kebaikan. Dia perlahan memejam mata. Berbisik Puan Sri Aminah, Datin Sofia, kedua-dua, Puan Sri telah mengajar saya faham, cinta itu bukan memiliki tetapi tahu memberi. Terima kasih kerana telah mengajar saya menjadi manusia. Angin kembali bertiup melalui lembah membawa bau bunga putih gunung. Di tengah alam pergunungan seorang lelaki pedalaman berdiri diam, matanya menghadap ke arah cahaya matahari pagi di mana kasih sayang, kemurahan hati dan kebaikan bercampur menjadi satu, cerah seperti permulaan kehidupan baru. Musim bunga berikutnya, bunga plum mekar putih di seluruh lereng gunung. Kampung Hulu Ceka kembali menyambut rombongan kebajikan dari kota melawat kelas Nur Aminah. Anak-anak riuh rendah tertawa berlari di sekitar halaman sekolah kecil. Di tengah halaman, Haziq bin Musa duduk di kerusi kayu, tangan memegang seruling buluh lama, mata memandang jauh ke arah banjaran gunung yang berkabus. Anak-anak berkerumun, ada yang menarik bajunya, ada yang meminta cerita. Cikgu Haziq, cerita dong, cerita pasal dua wanita tua dan pemuda pedalaman. Dia tertawa. Cerita itu telah diceritakan berkali-kali, bukan untuk bermegah, tetapi untuk mengajar anak-anak bahawa kesalahan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah orang yang tidak tahu membetulkan kesalahan. Dia duduk, suaranya lembut tetapi berat. Dulu ada seorang pemuda miskin bernama Haziq. Haziq tidak memiliki apa-apa selain tangannya dan hati yang ikhlas. Dia turun ke kota bekerja, bertemu dua wanita kaya. Mereka menyayanginya, tetapi kasih sayang itu bercampur dengan keegoan. Akhirnya tiga orang itu sama-sama melalui kesakitan dan kehilangan, kemudian barulah faham bahawa sayang bukan memiliki tetapi membiarkan orang lain hidup tenang. Seorang anak bertanya dengan mata bulat, lepas tu cikgu, mereka jumpa lagi tak? Haziq tersenyum mengecilkan mata memandang jauh. Jumpa. Mereka bertemu lagi, tetapi bukan lagi kekasih tetapi orang yang saling menyayangi. Kerana akhirnya hanya kasih sayang yang kekal. Seorang pergi, dua orang tinggal, tetapi ketiga-tiganya belajar cara hidup yang lebih baik. Anak-anak diam mendengar seolah-olah menelan setiap perkataan. Seorang kanak-kanak perempuan berbisik perlahan, Cikgu Haziq tu pemuda tu kan? Dia terkesima kemudian tersenyum lembut. Ya cikgu. Tapi jangan panggil cerita sedih ya, sebab ia ada pengakhiran yang indah. Pengakhiran yang indah tu macam mana cikgu? Dia membelai kepala gadis kecil itu. Iaitu apabila anak tahu memaafkan, tahu menyayangi tanpa perlu memiliki, iaitu apabila anak membantu orang lain, tersenyum walaupun hati anak masih sakit. Anak-anak mengangguk-angguk kemudian berkerumun semula ke halaman bermain di bawah cahaya matahari. Gelak tawa bergema jauh bercampur dengan bunyi sungai, bunyi burung membuatkan hutan gunung bersinar. Haziq memandang mereka, hatinya dipenuhi ketenangan. Dia mengeluarkan tasbih Puan Sri Aminah dari poketnya, perlahan membelik setiap biji, berbisik, Puan Sri, saya dah ceritakan semula kisah saya, tapi bukan untuk membuat orang simpati tetapi untuk mereka tahu hidup dengan lebih baik. Dari jauh Datin Sofia sedang duduk di bawah pokok pelam diam-diam memandangnya. Dia datang ke sini setahun sekali, tidak lagi banyak bercakap, hanya memerhatikan anak-anak kemudian tersenyum. Dia tahu apa yang ditinggalkan kakaknya kini telah menjadi kenyataan. Di cahaya matahari petang dia berbisik, kakak Haziq telah hidup meneruskan kehidupan kakak. Manakala saya hidup untuk menebus kesalahan. Petang menjelang, langit kuning keemasan, Haziq bersama anak-anak menyalakan lilin di sekitar halaman.
Dia berkata anak-anak tahu tak manusia tiada siapa yang sempurna tapi asalkan kita hidup jujur hidup ikhlas walaupun salah Tuhan akan beri peluang untuk membetulkan. Macam cikgu ke anak-anak bersorak. Dia ketawa besar, ya macam cikgu. Tapi cikgu lebih beruntung sebab ada orang yang maafkan cikgu. Bulan sabit muncul bunyi seruling bulu Haziq bergema di tengah kampung. Bunyi itu menusuk kalbu tetapi tidak lagi tragis tetapi seperti aliran sungai yang jernih mengalir melalui hati manusia. Penduduk kampung berdiri diam mendengar semua merasa hatinya hangat luar biasa. Seorang warga emas berkata perlahan, dia dulu banyak susah tapi sekarang melihat dia bersinar seperti lampu di tengah gunung. Seorang anak bertanya Cikgu Haziq Puan Sri Aminah tu bidadari ke dia tersenyum kecil menjawab, tidak dia bukan bidadari. Dia manusia tapi dia orang baik. Malam itu langit pergunungan tenang luar biasa. Di atas meja kecil di bilik darjah gambar Puan Sri Aminah diletakkan dengan hormat cahaya lilin memancar ke wajahnya yang lembut matanya seolah-olah memandang ke bawah tersenyum. Haziq bin Musa melutut berbisik perlahan Puan Sri saya dah jaga pesanan Puan Sri dengan betul. Saya tidak hidup untuk dicintai tetapi untuk menyemai kasih sayang. Angin bertiup perlahan lilin bergoyang bau harum tersebar di seluruh bilik darjah. Di luar sana hutan gunung tidur lena dalam cahaya bulan dan di suatu tempat di kehampaan. Mungkin Puan Sri Aminah sedang tersenyum matanya lembut seperti hari pertama dia bertemu. Bezanya kali ini tiada lagi kesedihan hanya ada cahaya dan kebaikan. Masa berlalu pantas seperti angin. Sudah 5 tahun sejak Puan Sri Aminah meninggalkan dunia ini. Kampung Hulu Ceka berubah setiap hari. Sekolah yang selesa. Jalan Tanah Merah dahulu kini telah berturap. Anak-anak di kampung tahu membaca dan menulis. Ramai yang lulus peperiksaan sekolah menengah di daerah. Kawasan ini masih dipanggil Lembah Nur Aminah untuk mengenang wanita yang telah menyemai benih kebaikan walaupun tidak pernah menjejakkan kaki ke sini. Haziq bin Musa pada tahun itu hampir berusia 30 tahun. Dia masih tinggal di rumah kayu kecil di tengah bukit masih menanam sayur menternak ayam mengajar membaca dan bercerita kepada anak-anak. Rambutnya sedikit beruban tetapi senyumannya lebih lembut dari sebelumnya. Dalam setiap cerita yang dia sampaikan orang ramai sentiasa melihat bayangan Puan Sri Aminah seorang wanita yang walaupun sudah tiada masih hidup melalui kebaikan yang dia tinggalkan. Pada suatu pagi kabus putih meliputi gunung dia membuka pintu melihat Datin Sofia berdiri di sana bertongkat wajahnya penuh kedutan tetapi matanya cerah. Haziq saya naik kali ini mungkin kali terakhir kaki dah lemah. Dia berlari membantu Datin Sofia masuk ke rumah senyumannya masih seperti dahulu. Datin cakap begitu lagi di sini semua orang berharap Datin naik selalu. Datin Sofia duduk matanya memandang sekeliling bilik darjah di mana gambar Puan Sri Aminah tergantung rapi di meja sembahyang. Dia menadahkan tangan berbisik perlahan lalu tersenyum kakak saya datang melawat. Dia dah tunaikan janji kakak-kakak lihatlah seluruh kawasan ini menggunakan nama kakak. Selepas majlis doa ringkas kedua-dua mereka duduk di bawah pohon pelam bunga berguguran di bawah angin jatuh memenuhi bahu baju. Haziq Datin Sofia berkata suaranya perlahan Kak Aminah sayang awak tapi kalau dia masih hidup tentu dia cuma berharap melihat awak begini tenang tanpa terikat dengan dunia. Haziq tersenyum ringan. Saya faham Puan Sri Aminah sayang saya seperti ibu sayang anak sekarang setiap kali buat kebaikan saya rasa seperti bertemu dengannya. Datin Sofia mengangguk air mata jatuh tetapi masih tersenyum. Anehnya manusia hanya hidup beberapa puluh tahun. Tapi hati yang baik boleh pergi lebih jauh dari masa. Petang itu Datin Sofia keletihan berbaring di katil kayu angin gunung bertiup melalui tingkap bau bunga pelam semerbak di seluruh bilik. Dia berkata perlahan kalau saya dah tiada jangan bawa saya balik kota. Biarkan saya berbaring di sini dekat kakak dekat awak. Saya nak tenang di tempat cahaya ini. Haziq diam. Dia memegang tangan Datin Sofia menjawab perlahan Sofia di sini semua orang sayang Datin tenanglah. 2 minggu kemudian Datin Sofia benar-benar meninggal dunia senyap seperti daun gugur terakhir di musimnya. Haziq membina sebuah kubur kecil di sebelah batu nisan Puan Sri Aminah terukir bersama 4 perkataan 2 adik-beradik satu hati. Pada hari pengebumian langit cerah dia melutut di antara 2 kubur berkata perlahan Puan Sri Aminah Datin Sofia kedua-dua Puan Sri telah mengajar saya faham cinta faham hidup faham memaafkan. Saya janji saya akan menjaga tempat ini agar sesiapa yang datang pun dapat merasakan kebaikan hati. Sejak itu setiap tahun pada hari kematian kedua wanita itu penduduk kampung akan berkumpul.
Tidak ada alatan muzik, tidak ada bunga yang indah, hanya dupa sejambak bunga hutan dan bunyi membaca Al-Quran bergema di seluruh lembah. Anak-anak masih menyanyikan lagu yang dia ajarkan. Orang yang pergi menyemai benih di dunia agar tunas hijau mekar di mana-mana. Walaupun tubuh manusia menjadi awan, berlalu kasih sayang kekal abadi. Petang menjelang, Haziq duduk di beranda melihat awan berlalu di banjaran bukit. Matahari terbenam mewarnai seluruh langit membuatkan dia teringat segalanya dari hari pertama turun ke Kuala Lumpur hingga bertemu dua wanita itu, hingga ketitisan air mata kata-kata terakhir dia berbisik perlahan, Puan Sri Aminah Datin Sofia. Kedua-dua Puan Sri adalah penyelamat saya. Terima kasih kerana telah menyayangi saya agar saya tahu hidup dengan baik. Angin lembut bertiup, bunga pelam gugur memenuhi halaman. Dalam sekelip mata itu dia seolah-olah melihat dua bayangan, dua wanita tua berambut putih, berjubah coklat berdiri bersama tersenyum. Puan Sri Aminah mengangguk perlahan. Datin Sofia memandang Haziq dengan lembut, lalu kedua-duanya berpaling berjalan perlahan-lahan ke arah kabus putih hilang ke dalam cahaya petang yang kuning. Haziq bin Musa mendongak, matanya basah tetapi bibirnya tersenyum. Dia tahu mereka benar-benar telah tenang dan hidupnya mulai sekarang hanya akan ada kedamaian. Angin kembali bertiup, bunyi azan dari pusat tahfiz Al-Hidayah bergema jauh, merdu dan terang. Di bawah cahaya matahari terbenam, dia perlahan menyebut kalimah syahadah. Dan begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan air mata tetapi dengan kesedaran. Seorang wanita pergi dalam ketenangan, seorang tinggal untuk menebus kesalahan, seorang pemuda miskin dewasa menjadi cahaya dalam hidupnya sendiri. Kehidupan setiap manusia adalah perjalanan mencari. Kadang-kadang cinta, kadang-kadang kedamaian, kadang-kadang hanya sekadar tempat untuk bersandar ketika letih. Kisah Puan Sri Aminah Datin Sofia dan Haziq bin Musa bukan sahaja kisah cinta aneh antara tiga insan dari tiga dunia yang berbeza, tetapi juga gambaran kecil hati manusia di mana tamak, marah, ego dan kasih sayang semuanya wujud bersama. Dua wanita yang dulunya kaya berkuasa seolah-olah memiliki segalanya tetapi kalah kepada seorang pemuda miskin dalam perkara yang paling sederhana, keikhlasan. Manakala pemuda miskin dari pedalaman itu melalui pelbagai godaan, pelbagai hutang budi, akhirnya menemui cahaya dari kebaikan hati orang yang pernah mencintainya. Dari sebuah hubungan yang salah, mereka mengajar antara satu sama lain pelajaran yang paling berharga. Tiada siapa yang menang dalam cinta apabila hati dipenuhi keegoan. Puan Sri Aminah pergi dalam ketenangan kerana dia memilih memaafkan daripada berdendam. Datin Sofia hidup meneruskan kehidupan dalam kedamaian kerana akhirnya dia berani menghadapi kesalahannya sendiri. Manakala Haziq bin Musa dari seorang pemuda yang dipandang rendah telah menjadi penyemai benih kebaikan, menyelamatkan hidup dengan menyebarkan kebaikan. Cinta tidak salah, hanya hati manusia yang membuatnya salah. Tetapi apabila kita tahu menunduk, mengakui kesalahan, tahu membuka hati dengan kemurahan hati, maka walaupun luka yang paling dalam pun boleh bertukar menjadi cahaya. Kisah ini berakhir bukan dengan kematian yang tragis tetapi dengan kelahiran semula hati nurani. Seorang wanita kaya tetapi kesepian telah meninggalkan warisan bukan wang tetapi kebaikan hati. Seorang wanita yang bersalah menemui semula kepercayaan, dan seorang pemuda miskin menjadi bukti bahawa tiada siapa yang rendah diri apabila tahu hidup dengan baik, dan tiada siapa yang benar-benar kaya jika kehilangan hati nurani. Hidup ini singkat, manusia datang dan pergi, semuanya hanya takdir. Tetapi perkara-perkara yang berpunca dari kasih sayang yang tulus tidak akan pernah hilang. Ia akan kekal dalam ingatan, dalam tindakan, dalam perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Jika suatu hari anda merasa hidup ini terlalu sempit, hati manusia terlalu dingin, ingatlah kisah ini. Tentang dua wanita yang berani mencintai dan berani melepaskan, tentang seorang pemuda miskin yang telah mengubah kesakitan menjadi kebaikan. Kerana memaafkan bukan sahaja menyelamatkan orang lain tetapi juga menyelamatkan diri kita sendiri, dan kebaikan walaupun sekecil manapun boleh menerangi seluruh hidup seseorang.